Baik, Alhamdulillah rakaman dah mula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Sihat ke? Macam mana Ramadan? Okey. Kita akan masuk 18 Ramadan. Hari ini umumnya kita semua menyambut nuzulul Quran. Okey. Peristiwa nuzulul Quran menandakan, maksudnya bila nuzulul Quran tu kalau ikut pandangan majoriti ulama lah yang menerima 17 hari bulan Ramadan tu sebagai nuzulul Quran, maksudnya kita dah nak masuk fasa terakhir Ramadan sebenarnya. Okay. Kita dah nak masuk 10 malam yang terakhir. Kan? Sebenarnya kita dah lebih separuh, betul tak? Sedar tak sedar? Cepat kan? Ramadan tahun ni cepat kan? Bagi orang yang menjalani Ramadan. Awal lambat. Macam mana? Awal-awal rasa lama. Awal kan? Nak habis tu 10, betul? Baik. Biasanya macam tu lah. Biasanya seminggu ataupun 10 hari pertama tu dia akan rasa macam lama. Ataupun macam, yelah, sebab masih baru kan. Tapi biasanya bila dah masuk hari yang belas tu dia dah rasa macam tak nak habis dah. Macam tu lah. Dan begitulah. Kita akan tak lama lagi nak menghabiskan Ramadan dan menyambut Syawal, dan juga lepas tu insyaAllah mudah-mudahan kita bertemu lagi dengan Ramadan lah. Dan malam ni kita akan sambung perbahasan kitab At-Tazkirah bil Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, sebuah karya yang dikarang oleh Al-Imam Al-Qurtubi Al-Maliki yang kita dah berkenalan dengan beliau pada sesi yang pertama. Hari ini masuk sesi yang ke-7. Jadi kita ada berapa kali sesi je lagi ni? 7, 8, 9, 10, 11, 12 kan? Ada, saya kira sampai 12 lah. Sebab minggu tu and then kita raya. InsyaAllah. Baik. Sekejap minum air. Bismillah. Dekat kering. Okay, dah minum air masak belum? Dr. Rafidah pesan minum air masak. Saya geng Dr. Rafidah. Takutlah adalah seseorang ajak ni lah apa? Christopher Antonio. Apa dah nama kucing? Nama kucing Farha. Nama kucing Farha dia. Kejut dia. Selamat datang Farhani. Baik. Malam ni kita akan belajar sambungan daripada bab sebelum ni. Bab sebelum ni kita belajar tentang kita berhenti pada bab minhu wa fi khuruji nafsil mu'min wal kafir. Bab tentang keluarnya ruh orang mukmin dan orang kafir. Jadi secara umumnya dalam bab keluarnya ruh ni Imam Al-Qurtubi dia bawakan beberapa riwayat tentang macam mana ruh tu keluar. Dan dia mulakan dengan macam mana semulia-mulia manusia bagi umat ini, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi sakaratul maut. Nah, macam mana Nabi kita wafat? Adakah tersenyum? Adakah ceria sahaja? Macam mana? Seperti yang kita bahaskan pada minggu yang lalu. Siapa ingat lagi? Tak ingat? Tak ingat dah? Lupa dah? Bersandar pada Aisyah. Macam mana? Dia bersandar pada Aisyah. Betul. Nabi mengakhirkan nafasnya dalam keadaan bersandar di pangkuan Aisyah. Ataupun yang lebih tepatnya di antara bawah dagu dan trakea. Nabi bersandar kat sini, maksudnya rapat sekali Nabi dan Aisyah. Aisyah menyaksikan secara langsung betapa dekatnya, betapa beratnya kematian seorang Nabi SAW. Sehingga Aisyah mengatakan sejak daripada itu, aku tak hairan ataupun aku tak lagi membenci, aku tak iri hati dengan kematian orang yang nampak ringan sahaja. Sebab aku dah menyaksikan beratnya kematian Rasulullah SAW. Nak mengatakan Nabi sendiri menghadapi beratnya sakaratul maut. Walaupun kita semua maklumlah Nabi adalah insan yang paling mulia dan sudah tentu kematian Nabi itu lebih mudah dan juga lebih senang. Namun hakikatnya Nabi tetap merasai beratnya sakaratul maut. Sampai-sampai Nabi SAW
memasukkan tangannya ke dalam bekas yang berisi air beberapa kali sambil mengusap wajah baginda lah. Dan itu antara detik-detik yang paling berat sekali yang kita akan belajar nanti dalam kelas sirah. Okay, detik-detik kematian Nabi SAW, dia ada beberapa hari sebelum Nabi meninggal tu ada beberapa kejadian yang penting lah yang akan kita bahaskan. Jauh lagi perjalanan kita ke situ. Tapi dalam kelas tazkirah ni kita dah potong sampai ke situ lah. Okay? Jadi anda semua, teman-teman semua dah dapat bayangan lah macam mana Nabi SAW menghadapi sakaratul maut. Okay, boleh Jadi malam ni sambungan dia. Imam Al-Qurtubi dia tak habis lagi sebab dalam bab ni dia membahaskan tentang macam mana roh tu keluar. Roh tu keluar macam mana? Jadi ada dua situation. Ada dua keadaan. Pertama roh orang mukmin, kedua roh orang kafir. Jadi sambungan dia adalah sekejap sebelum. Okay, kita kena pakai whiteboard. Boleh nampak? Whiteboard? Bismillah. Jadi sambungan selepas Imam Al-Qurtubi dia bahaskan tentang Nabi SAW, dia menceritakan tentang apa yang Nabi SAW pernah ceritakan tentang sakaratul maut ni kepada sahabat-sahabat Nabi. Dan apa yang sahabat Nabi pernah pula cerita dekat murid-murid mereka, golongan tabi'in lah, tentang sakaratul maut ni macam mana. Jadi dia pass down berita-berita ataupun khabar ataupun riwayat tentang keadaan sakaratul maut ni lah untuk mendapatkan gambaran. Untuk kita mendapat gambaran lah. Malam ni gambaran. Lebih rinci lagi. Sebab dalam peristiwa Nabi SAW wafat tu tak diceritakan secara detail. Sebab Nabi pun tak khabarkan. Nabi just bagi tahu isyaratnya sakaratul maut itu berat. Tapi tak diceritakan dengan lebih lanjut. Jadi ada beberapa riwayat yang menyebutkan lebih rinci lagi, lebih detail lagi untuk kita sama-sama telusuri insya-Allah. Jadi riwayat yang pertama yang dibawakan oleh Imam Al-Qurtubi adalah tentang kisah Bani Israel. Okey. Bentar. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan kepada sahabat baginda yang bernama Jabir. Kita dah pernah belajar ke tentang ni? Kita dah pernah jumpa ke sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah ataupun Abdullah ni? Dah ke belum? Macam belum. Belum lagi Nanti depan lagi kita akan jumpa dia, lambat lagi. Okey. Dia menceritakan satu hari Nabi SAW mengkhabarkan kepada kami bahawa haddathu ataupun hadithu an Bani Israel fa innahu kanat fihimul a'ajil. Riwayatkanlah, ceritakanlah tentang Bani Israel, tentang apa yang pernah berlaku dalam kalangan umat-umat Bani Israel ni. Kerana fa innahu kanat fihimul a'ajil. Kerana sesungguhnya dalam kalangan Bani Israel ni terdapat banyak sekali keajaiban. Cerita-cerita yang ajaib, cerita-cerita yang aneh, yang di luar nalar akal kita, di luar pemikiran logika manusia. Ingat lagi tak saya pernah bahaskan dalam kelas sirah, kenapa Bani Israel ni dia selalu saya pernah ceritakan dalam kelas sirah, kenapa umat Nabi Muhammad ni dia jarang jumpa benda-benda yang macam magical seperti mana yang kita pernah belajar tentang Bani Israel. Ingat lagi tak saya pernah cerita tentang benda tu? Ada satu hari tu saya cerita perbahasan tentang itu. Kenapa Bani Israel ni dia peristiwa-peristiwa yang Allah ceritakan tentang Bani Israel dalam Al-Quran, dalam hadis, banyak benda-benda yang ajaib. Contohnya apa? Cuba ingat balik Bani Israel. Semua generasi Bani Israel dia pernah menghadapi semua bentuk benda-benda yang magic lah, benda-benda yang ajaib. Laut terbelah. Laut terbelah makanan dari langit. Makanan dari langit. Manna wassalwa turun dari langit. Awak pernah dapat makanan dari langit? Ada kan? Bomboloni pun tak turun dari langit kan? Bani Israel dapat makanan dari langit. Apa lagi? Tengok laut terbelah. Apa? Api.
Tak dengar. Api makan apa tu? Betul. Dalam Ah. hadis tentang Nabi Yusha' bin Nun kan. Orang Bila lepas perang tu, cara Allah mensucikan harta rampasan perang, ghanimah. Api datang menyambar harta-harta rampasan perang lah. Lagi apa lagi? orang mati hidup balik ada tak Ustaz? Orang mati Main. hidup balik ada? Hmm. Ada dalam kalangan Bani Israel. Apa lagi? Dalam kisah Abdullah bin Thamir tak ingat? Ashabul Ukhdud. Itu ada banyak. Banyak kan? Lagi? Api bercakap. Bayi bercakap, bayi berkata-kata. Betul? Lagi dalam kisah Nabi Musa apa lagi? Teman-teman tahu? Siapa pernah dengar podcast saya tentang Nabi Musa dengan seorang ahli ibadah tu? Ada banyak kan. Nabi Banyak. Musa, Nabi mujizat Musa paling tu. banyak cerita. 7, 9. Banyak, sangat banyak. Ya. Okey. Jadi Bani Israel ni, seperti yang saya pernah ceritakan dalam kelas sirah sebelum ini, Bani Israel ni dia tak hairan. Dia biasa. Dia biasa dengan nubuah. Sebab tu saya cerita kan, kenapa orang Arab ni dia tak susah nak percaya dengan kenabian, dengan mukjizat berbanding Bani Israel, berbanding orang Yahudi. Sebab dalam sejarah kehidupan orang Arab ni, mereka tak banyak nabi-nabi. Jarang, ada beberapa. Sebagai riwayat kata ada 4 orang sahaja nabi dalam kalangan bangsa Arab. Berbanding Bani Israel, beratus ribu nabi dia. Nabi dia orang tu sampai tahap dibunuh setiap hari. Dibunuh, dihunting, diburu. Sebab mereka tak suka dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi. Jadi Nabi Bani Israel ni bersilih ganti, dan setiap kali bersilih ganti tu ada sahaja Allah tunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, tunjukkan mukjizat para nabi-nabi tu. Jadi orang Bani Israel ni dia selalu sangat dah tengok benda-benda yang ajaib, yang unlogical. Jadi mereka tahu benda tu betul. Cuma mereka tetap berdegil jugalah. Sebab tu dalam kelas sirah saya katakan, ingat lagi tak dalam perbahasan kenapa Nabi SAW apabila dicabar, didebat oleh pembesar Quraisy, kenapa tak ada tangga sampai ke langit supaya kau boleh naik ke langit? Kenapa tak turunkan malaikat supaya malaikat tu boleh kata kau ni seorang nabi, dia ni seorang nabi? Kenapa tak jadikan rumah kamu tu, rumah Nabi Muhammad tu daripada emas? Kan saya tunjuk ayat-ayat Al-Quran yang ceritakan tentang itu. Apa alasannya? Kenapa Nabi tak minta saja? Ingat lagi? Sama je kan. Kalau tunjuk mujizat pun diorang memang tak nak pun. Bukan diutuskan untuk itu. Betul, ada mirah, tapi dia ada detail lagi yang saya katakan sebelum tu. Ada lagi reasoning yang kuat sekali. Betul lah. Tapi ada sebab lagi. Ada sebab lain yang saya katakan. Ingat lagi tak? Tak ingat dah? Uji? Apa uji? Okay, tak apa. Saya ingatkan balik. Kerana menurut Imam As-Suhaili, seandainya kalau Allah makbulkan doa Nabi, Nabi boleh berdoa, ya Allah turunkanlah makanan dari langit misalnya, turunkanlah emas. Kan mereka minta salah satunya jadikan Mekah ni subur dan makmur seperti bumi Syam. Mekah kan kering kontang, dia orang minta nak sungai, nak hutan, nak tanaman-tanaman subur dekat Mekah tu kan. Dia orang minta macam-macam. Nabi boleh doa. Tapi kenapa Nabi tak doa? Sebab menurut Imam As-Suhaili, seandainya Nabi berdoa dan mereka tak beriman juga, apa yang akan jadi? Bala, azab. Betul, Allah tak akan bagi chance dah. Allah tak akan banyak cerita, tak akan bagi peluang dah. Terus kena. Sebagaimana yang pernah menimpa umat-umat terdahulu. Tapi umat Nabi Muhammad ni, kasihnya Allah Subhanahu Wa Taala tu ataupun rahmatnya Allah kepada umat Nabi Muhammad ni, Allah biarkan saja. Dia orang minta sama seperti Bani Israel dulu pernah minta. Padahal dia orang tak tahu, dulu Bani Israel dulu minta lagi teruk. Bahkan nampak benda yang lagi magical, yang lagi dahsyat, yang lagi tak logik Allah pernah tunjukkan kepada mereka. Tapi apa? Perakhiran dia macam mana? Tak juga beriman. Binasa, habis. Macam-macam Allah hantarkan. Hantar taufan, hantar ribut, hantar banjir. Itu Nabi Nuh sebelum tu lagi. Hantar ta'un. Macam-macam lah dia orang kena. Sampai Nabi Musa pun pernah affected. Tersesat di Lembah Tih. Jadi bangsa Arab ni dia tak tahu benda-benda macam tu. Dia mencabar-cabar je kan. Padahal umat sebelum tu dah macam-macam kena. Jadi Allah sengaja
Dan dia juga menjawab persoalan untuk umat kita lah, umat Nabi Muhammad ni. Kenapa umat Nabi Muhammad ni tak pernah ada macam nampak benda-benda yang ajaib macam Bani Israel? Sebab itulah jawapan dia. Kalau Allah tunjuk dan awak masih lagi tak percaya, mati kita semua ni. Tak sampai Islam ni. Dan dia larilah daripada tujuan penciptaan umat Nabi Muhammad ni. Umat Nabi Muhammad ni diciptakan sebagai umat yang akan kekal sampailah kiamat nanti. Jadi Allah tak bagi, Allah tak tunjukkan keajaiban-keajaiban yang secara zahir lah, secara magic macam tu. Tapi tetap kita diberikan wahyu yang terakhir, yang penuh menceritakan tentang semua keajaiban yang Allah pernah ceritakan itu. Sebab itulah dalam hadis ni Nabi mengatakan hadithu an Bani Israel. Berceritalah, sampaikanlah khabar-khabar, berita-berita tentang Bani Israel ni. Fa innahu kanat fihimul a'ajib. Sebab mereka ni memang hidup mereka ni Bani Israel daripada pertama, daripada generasi Ishak sampailah ke Musa, Isa tu kan, penuh dengan keajaiban. Sepanjang generasi demi generasi mereka menyaksikan keajaiban-keajaiban, wahyu, mukjizat, macam-macam lah yang Allah kurniakan kepada nabi-nabi mereka. Boleh faham Sekarang boleh faham kenapa kita ni macam tak nampak sangat kan? Singa bercakap, zaman Bani Israel ada singa bercakap. Ingat lagi dekat siapa? Dekat cerita siapa? Ingat? Kisah Ashabul Ukhdud tu. Lebih kurang lah. Okay? Binatang bercakap. Macam-macam lah nampak laut terbelah kan. Okay. Tapi tetap juga mereka tak beriman. Jadi kisah yang pertama ni Bani Israel. Diceritakan Nabi SAW cerita pada satu hari dalam kalangan Bani Israel ni, tapi tak disebutkan siapa, umat siapa, umat Nabi yang mana. Umum sahaja. Satu hari ada sekumpulan Bani Israel yang beriman. Kita kena ingat, Bani Israel ni bukan semua jahat-jahat. Ada yang mengikut Nabi. Cuma sikit lah. Majoritinya tak beriman. Minoriti beriman. Ada yang soleh, ada yang baik lah. Jadi mereka yang soleh ni, satu hari dia keluar berjalan-jalan, satu kumpulan lelaki dalam kalangan Bani Israel ni, dia keluar sampailah dia sampai ke makbarah ataupun makabir. Sampai ke tanah perkuburan. Tanah perkuburan siapa? Umat Nabi Muhammad ke? Tanah perkuburan siapa? Cerita tentang Bani Israel. Tanah perkuburan tu, tanah perkuburan siapa? Bani Israel. Apa? Bani Israel. Bani Israel yang hidup sebelum diorang lah. Umat Nabi Muhammad tak ada lagi. Okay, kalau dalam Al-Quran ataupun hadis sebut tentang Bani Israel, dia merujuk kepada umat sebelum Nabi Muhammad. Bani Israel yang hidup sebelum Nabi Muhammad. Bukan Bani Israel yang sekarang ni ataupun yang zaman dengan Nabi Muhammad tu. Kalau tengah cerita tentang kejadian-kejadian dulu, dia merujuk kepada Bani Israel zaman dahulu. Okay. Jadi dia sampai dekat tanah perkuburan, tiba-tiba salah seorang daripada lelaki tu kalangan Bani Israel tu, dia bercakaplah dekat kawan dia. Apa kata kita solat 2 rakaat? Ataupun apa kata kita solat sunat, tak disebutkan solat apa dalam riwayat ini. Kemudian kita berdoa. Berdoa apa agak-agak dia minta? Duduk kat kubur tu. Berdoa keampunan ke biasanya? Biasa kita kalau berada di kawasan perkuburan, kita berdoa keampunan. Ataupun kita berdoa tentang rahmat, keampunan, dipermudahkan urusan dalam alam kubur, alam barzah dan sebagainya lah. Tapi Bani Israel yang satu kumpulan ni dia lain sikit. Apa kata kita solat di sini, di kubur ni, kemudian kita berdoa. Doa apa? Doa supaya salah seorang kubur yang kita pergi ni dihidupkan kembali. Kita berdoa supaya salah seorang ahli kubur ni hidup kembali, Allah hidupkan kembali lelaki di kubur ini yang dah mati ni. Kemudian kita tanya kepada dia tentang sakaratul maut. Hidup jenazah sebab nak tanya soalan, betul? Kita tanya sebab kita tak tahu ni mati ni macam mana rasa dia kan. Macam mana rasa dia mati ya? So orang macam saya cakap sebelum ni kan, yang betul-betul tahu hakikat, rasa, feeling, sakit, sakaratul maut tu adalah orang yang dah mati. Orang yang dah mati, ada yang second time ke? Ada yang third time? Tak ada. Semua first time. Sebab yang first tu lah dia akan mati terus. Tak ada, saya dah 2 kali dah mati.
Dia mati ni macam ni. Ada semua first time. Orang yang pergi ke alam barzah tu first time. Orang yang pergi ke alam akhirat, orang yang hisab Allah, orang yang jumpa munkar nakir, tu semua first time. Okay, tak ada yang second time. Jangan bohong lah. Jadi dia kata kita doa supaya Allah hidupkan dan supaya kita boleh bertanya kepada arwah itu, macam mana sakaratul maut tu, macam mana al-maut, macam mana kematian tu sebenarnya. Okay. Jadi ke tak jadi? Menjadi ke tak? Jadi. Tak tahu. Jadi. Bani Israel ni, sebab itulah Nabi mengatakan kanat fihimul a'ajib. Mereka ni banyak cerita-cerita yang ajaib. Jadi masalahnya. Jadi mereka pun solat kemudian berdoa. Tak tahulah doa apa, tak disebutkan dalam riwayat, dalam hadis, tak tahulah apa yang mereka doa. Jadi tiba-tiba selepas mereka berdoa tu, tak lama selepas itu terbuka kubur tu. Ni tu. Keluar seorang lelaki dengan kepala dulu. Dalam riwayat Jabir ni kata dengan kepala dulu keluar. Kepala dulu keluar, kemudian fi wajhu, wajah dia khalasi. Maksudnya wajah dia macam coklat-coklat macam tu. Keperangan. Okey. Kemudian baina ainahu, di antara kedua matanya terdapat atharis sujud, tanda sujud. Maksudnya orang yang diseru ni ataupun orang yang Allah hidupkan ini dalam riwayat ini adalah orang yang baiklah. Terdapat tanda sujud. Atharis sujud ni maksudnya tanda dia ni banyak bersolat, ahli ibadah lah boleh dikatakan. Okey. Keluar zombie. Ni bukan zombie. Kalau zombie tu dia hidup-hidup, rupa buruk apa semua kan, kokak kan, buruk. Ni tak, ni keluar elok seperti mana dia hidup dulu. Okey. Dekat sini ada satu benda yang sangat menarik, iaitu Bani Israel ni dia bukan setakat menyaksikan keajaiban, bahkan mereka tu boleh menyeru keajaiban. Mereka ni dulu kalau soleh, kalau baik sangat. Bahkan macam level-level Nabi lah. Kita tak katakan mereka tu setara dengan Nabi, tapi begitu. Ingat tak orang soleh dalam kalangan Bani Israel yang pernah diceritakan sebelum-sebelum ni? Zaman Nabi Musa dulu ada. Zaman Nabi Musa kan, saya cerita kat podcast kan. Orang soleh, orang yang baik. Dia bukan Nabi, tapi sekali dia berdoa, apa yang akan jadi? Makbul. Tak pernah tak makbul. Doalah apa saja. Tak pernah tak makbul. Begitulah juga dengan Abdullah bin Thamir tu. Abdullah bin Thamir tu mengikuti jejak dia. Sebelum dia tu dah ada lagi. Zaman Nabi Musa dah ada orang yang sampai tahap dia gunakan doa dia tu nak lawan Nabi Musa. Padahal Nabi Musa tu martabat dia, darajat dia Nabi lebih atas lagi lah. Dia tu setakat orang soleh yang Allah berikan dia ilmu tentang Ismullahil Azam. Nama-nama Allah yang mulia. Dia tahu ilmu tu bila dia doa dengan nama Allah, serta-serta nama Allah tu, doa dia mustajab. Ada orang macam tu. Kita kalau doa kan, ya Allah tu kan. Pergilah dekat kubur ke dekat mana kan, ya Allah hidupkanlah kan. Aku nak tengok ni, entiti ni kan. Tak ada macam tu. Bani Israel dulu, orang-orang soleh mereka sampai tahap macam tu. Sampai tahap orang soleh, orang-orang baik, orang-orang soleh, Allah boleh berikan mereka kemustajaban doa yang sangat dahsyat. Nak mengatakan ataupun nak memberikan gambaran betapa istimewanya orang-orang Bani Israel ni dalam kenabian ataupun dalam kemukjizatan. Punyalah Allah beri tunjuk. Allah senang saja berikan tunjuk kepada Bani Israel ni tentang okey, awak nak minta apa? Awak soleh, awak baik, okey, awak nak minta apa? Nak makanan dari langit, nak laut terbelah, nak tengok api dari langit. Cakap saja. Ask for it. Allah boleh tunjukkan. Sekarang dia minta, orang soleh ni minta apa? Nak tengok mayat hidup. Keluar. Okey. Bila dah keluar, apa tadi tujuan dia panggil? Nak tanya, interview pasal mati. Doa, minta mayat hidup. Semula. Okey, sebab dia nak tanya tentang maut lah. Pengalaman dia mati. Macam mana pengalaman awak mati Dahsyat sekali Kita tak ada, dalam umat Nabi Muhammad ni tak ada siapa. Saya tak pernah lagi jumpa ada orang pernah ada macam ni lah.
Sahabat Nabi pun tak ada yang macam ni. Okey. Hidup kembali, lepas tu mayat tu tanya. Terus dia tanya, apa yang kau nak? Apa yang kau nak dari aku ni? Laqad mitu munzu mi'ati sanatin. Sesungguhnya aku telah mati sejak 100 tahun yang lalu. Teman-teman, bukan yang semalam, bukan yang setahun, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, bukan. Mitu munzu mi'atin sanah. Aku dah mati 100 tahun yang dulu dah. Fama sakanat anni hararatul mauti illa sa'ah. 100 tahun dulu aku dah mati dah. Tapi aku tak pernah lagi, ataupun aku dah mati sejak 100 tahun yang lalu. Aku sudah mati sejak 100 tahun yang lalu, tapi sakitnya ataupun hararat sakadah ni ataupun hararatul maut ni, panasnya kematian tu, panasnya maut ni, bahang maut tu tak pernah hilang pun daripada aku sejak 100 tahun dulu sampailah sekarang, dia kata. Tak hilang. Aku hidup balik ni pun aku rasa lagi, dia kata. Aku dah mati 100 tahun dulu dah, tapi hararatul maut ni tetap aku rasakan sampai hari ini, dia kata. Panasnya ataupun bahang azab kematian tu aku rasakan sampai hari ini. 100 tahun, teman-teman. Berdoalah sekarang bila dia cakap macam tu, kalian semua berdoalah kepada Allah supaya dia mengembalikan aku seperti mana semula, kama kuntu. Doalah supaya aku ni masuk balik dalam kubur. Aku tak nak ni. Sebab dia tahulah dia dihidupkan sementara sahaja. Okey, jadi mereka pun berdoa. Bila dah dapat tahu jawapan macam tu, mayat yang hidup tu cakap benda macam tu kan, kena marah dengan mayat tu. Kena marah dengan jenazah tu. 100 tahun, maksudnya bukan level ayah-ayah dia. Bukan atuk dia, moyang dia lah, maksudnya moyang dia. 100 tahun meninggal, teman-teman. Hidup kembali dan dia cakap perasaan ketika dia meninggal tu, bahang kematian tu, panasnya hararatul maut tu dia rasa sampai sekarang. Kan 100 tahun. Okey, tu riwayat yang pertama. Okey. Baik kat sini. Okey ke? Boleh follow? Kita pun hidup tak sampai 100, betul. Kita hidup tak sampai 100, tapi sakaratul maut tu kita boleh dirasakan beratus-ratus tahun. Okey, apatah lagi azab dalam kubur tu kan. Allahu akbar. Itulah teman-teman Dan bila kita belajar ni, mudah-mudahan kita menginsafi diri dan kita mohonlah supaya diringankan sakaratul maut tu. Janganlah kita minta benda yang tak logik. Benda yang tak logik iaitu apa? Benda yang tak logik. Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah bagi aku rasa apa-apa waktu sakaratul maut tu. Tak Itu benda yang tak logik sebenarnya. Okey. Nabi pun rasa sakaratul maut. Okey, baik. Kemudian dalam riwayat seterusnya, dalam kitab At-Tazkirah ni ada beberapa banyaklah riwayat tu, tapi saya tak ambil semua. Saya selektif sajalah. Okey, kalau ambil semua panjang sangat. Okey. Dalam riwayat Bani Israel juga pernah diriwayatkan, tak silap saya, oleh Wahab bin Munabih, salah seorang tabi'in yang banyak ilmu tentang kitab-kitab Taurat dan juga Injil. Pernah diriwayatkan bahawa ketika ruh Nabi Musa alaihi salam sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, ditanyakan kepada Nabi Musa, "Kaifa wajadtal maut?" Macam mana engkau dapati tentang kematian ni? Ditanya kepada Nabi Musa alaihi salam. "What is your opinion?" Macam itulah lebih kurang "Kaifa wajadtal maut?" Macam mana kamu rasa tentang kematian tu? "What is your thought?" Macam saya pernah tanya kan dalam kelas itu, saya biasa tanya kan. "What is your opinion tentang kematian tu?" Bila dia dah, selepas dia dah dicabut nyawa dia dan selepas dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Apa Nabi Musa kata? "Wajadtu nafsi kasyatin hayyatin tuslahu biyadil qassab." Aku rasakan diri aku ni seperti kambing yang hidup. Kasyatin hayyatin maksudnya aku rasa mati ni, aku rasa seperti seekor kambing yang hidup, kemudian tuslah, disembelih. Kemudian
biyadil qasab. Kemudian apa bahasa mudah dia? Rasa macam kena sembelih. Lepas kena sembelih tu, masih hidup lagi. Lepas kena sembelih tu, dilahap kulit. Qasab maksudnya tukang lahap kulit. Faham tak? Lapar ke Ustaz? Dilapar. Lapar. Lapah. Rasa macam disembelih. Dilahap pula maksud saya. Dilapah. Jadi Nabi Musa mengatakan wajadtu nafsi kasyatin hayyatin, aku rasakan diri aku ni seperti seekor kambing yang mana sedang disembelih hidup-hidup, tuslahu biyadil qasab. Kemudian dilapah maksud saya. Dilahap pula. Apa saya sebut dilahap ni kan? Lapar ke? Aku merasakan diri aku ni seperti seekor kambing yang sedang disembelih hidup-hidup, kemudian kulit aku dilapah hidup-hidup oleh tukang lapah kulit ataupun tukang sembelih haiwan lah. Maksudnya tengah hidup-hidup tu, tengah mati tu, tengah rasa macam kena sembelih tu, tak mati lagi. Tengah hidup-hidup tu, siap kulit dia, hidup-hidup. Lapah kulit dia, hidup-hidup. Siapa pernah kena lapah kulit? Tak pernah kan? Baru tercabut kulit sikit dah. Siapa pernah tercabut kuku? Pernah tercabut kuku? Kuku kaki ke, kuku kat sini ke, dia tercabut penuh. Sakit tak? Sakit kan? Saya pernah dua-dua jari saya cabut kulit. Cabut kuku. Sakit ni ya Allah. Itu pun nak tunggu dia mati dulu kan. Akar dia mati dulu. Kalau hidup-hidup tu, wish Allah. Kulit kita ni kalau disiat-siat, Allah tak dapat nak cakap. Jadi antara riwayat yang menceritakan tentang gambaran, nak bagi gambaran macam mana sakitnya sakaratul maut tu. Sakit ke tak sakit? Sakit. Okay. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan balaghana anna ilajal malakil maut ashaddu min alfi darbati bisayf. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan telah sampai kepada kami riwayat yang menceritakan tentang perlakuan ataupun perbuatan malaikat maut ketika seseorang tu sedang sakaratul maut. Bila sakaratul maut nanti malaikat maut akan datang. Apa yang malaikat maut buat kepada seorang hamba tu waktu dia sakaratul maut lebih dahsyat, lebih sakit, lebih perit daripada darbati bisayf. Alfi darbati bisayf. Lebih sakit, lebih terseksa dari ditebas dengan 1000 pedang. Pernah kena tebas dengan pedang? Ataupun parang? Kena tetak lah, kena tetak. Kena tetak sekali pernah? Macam orang biasa kena kes kita tengok kan, na'udzubillah lah. Kes orang kena rompak kan, kena pecah rumah, na'udzubillah kita tak minta. Ada yang kena tetak tu kan, dia nak protect family, nak protect diri dia kan, kena tetak dengan tahan dengan tangan je, habis. Nampak tulang semua kan. 1000 kali. Kena luka pisau pun dah sakit kan. Tersepak bucu katil pun dah menangis. Tergigit lidah pun dah ni kan. Dah mengaduh. Apa lagi? Benda kecil-kecil je. Terkena pisau lah kan. Potong-potong bawang. Sambil tengok drama kan. Terpotong sikit je. Menangis gitu kan. Sakit kan. Kita. Apatah lagi kena tebas. Kena tetak dengan pedang. Kalau kena tetak dengan parang tu, satu sekali, ya Allah, masuk hospital kita. Lama kat urat tu. Ni 1000 kali. Orang kalau pergi berperang, nanti kita akan jumpa riwayat tentang sahabat Nabi, contohnya Hamzah, siapa lagi? Sahabat-sahabat Nabi yang lain. Az-Zubair misalnya, yang pernah mengalami tetakan pedang ataupun tusukan tombak. Sampai diceritakan berapa banyak dia orang kena. Tak sampai 1000. Tak sampai lagi 1000. 1000 ni memang KO lah. Tak pernah lagi lah orang kena 1000 kali tetak tu hidup lagi kan. Itu memang cerita kartun lah tu, cerita anime kan. Ats-Tsauri mengatakan ilajal malikil maut
kehadiran ataupun apa yang malaikat maut buat kepada seorang hamba ketika dia nak mati lagi teruk daripada kena 1000 kali tebas pedang. Maksudnya better lah awak kena 1000 kali kena tusuk dengan pedang daripada awak rasa apa yang malaikat maut tu buat. Maksudnya berat lah. Berat. Okay. Jangan pergi cuba-cuba pula teman-teman. Saya cakap contoh je ni. Sauri bawa contoh saja. Jangan pergi, macam mana rasa kena tebas dengan pedang kau ni siap, kau ambil barang dia kat belakang tu, pergi ni. Cepat aku nak rasa. Jangan Jangan petik nama saya. Sebagai amaran ni Jangan, don't try this at home. Okay? Selamat datang Hasan Zaki. Itu riwayat yang ke-3. Lagi sakit dari seribu tebasan pedang. Bila kita dengar riwayat macam ni kan, kita kaitkan pula dengan sirah. Dahsyat sahabat Nabi dulu kan. Teman-teman dia orang literally pergi mengakhirkan diri mereka dalam keadaan sedar. Penuh kesedaran yang badan dia orang tu akan ditusuk-tusuk, akan dilapah, akan disebat, akan dicucuk dengan tombak, akan dikena tebas dengan pedang kat kepala, dekat muka, dekat leher, dekat badan. Lepas tu menghadapi pula sakaratul maut. Punyalah dahsyat sekali. Maksudnya sebelum dia orang maut tu, dia orang dah kena dulu dah. Kalau adalah orang yang boleh cerita gambaran sakitnya kena tebas dengan pedang tu macam mana, sahabat Nabi lah. Sahabat Nabi yang hidup. Lepas perang tu hidup. Nanti kita akan belajar. Ingat dalam perang Badar tu, yang kita biasa dengar ataupun yang biasa kita perhatikan adalah peristiwa perang tu. Jarang sekali kita berikan fokus tentang apa yang jadi dekat diorang, dekat fizikal diorang, tubuh badan diorang, kehidupan diorang, cacat diorang. Maksudnya selepas daripada hari tu macam-macam jadi. Sahabat Nabi ada yang cacat, ada yang buta sebelah. Kita tak perhatikan sudut itu. Kita ingat lawan-lawan tu menang kan, menang lah, betul lah menang. Tapi di sebalik kemenangan tu dia dibayar dengan harga yang mahal. Kalau yang terkorban tu okeylah, kita faham lah kan mereka syahid, syuhada terus. Tapi yang masih hidup ni, adakah dia semua saja? Tak. Ramai dalam kalangan mereka tu penuh dengan parut luka, bahkan ada yang berlubang badan dia sampai anak-anak boleh main dekat lubang tu. Dia cerita okay. Jadi sangat mengerikan sekali. Sahabat Nabi dulu menyampaikan Islam ni dalam keadaan inilah, ditebas dengan pedang. Sesuatu yang kita tak pernah sangka ataupun yang kita tak pernah fokuskan tu. Baik. Ada soalan setakat ni? Tak ada. Saya sambung. Riwayat yang keempat tentang Amru bin Al-As. Pernah dengar nama ni? Kalau tak pernah dengar, kita habislah kelas ni. Amru bin Al-As. Pernah dengar ke nama ni? Tak pernah. Benar. Siapa Amru bin Al-As? Cuba recap sikit. Anak musuh Nabi. Anak musuh Nabi. Ayah dia Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il. Wa'il. Pandai. Nampak? Bila kita belajar slow-slow sirah kan. Saya sebut je nama ni. Padahal ni bukan kelas sirah. Awak dengar je nama ni sebut. Terus saya tahu. So terus kita boleh pam. Okay, ni kisah dia. Ni daripada sini. Itulah tujuan belajar sirah. Dengan bertatih-tatih. Dengan structure. Mungkin korang tak realise benda ni. Tapi tengok bila saya sebut tadi Amru bin Al-As. Betul tak? Unconsciously, teman-teman yang dah belajar sirah sebelum ni, terus dapat tangkap terus. Oh, Amru bin Al-As yang ni. Orang dia macam ni. Dia pernah terlibat dengan apa? Peristiwa apa? Amru bin Al-As. Diplomat Quraisy. Dalam bab apa Amru bin Al-As ni masuk? Hijrah ke Habsyah. Hijrah ke Habsyah. Nampak tak? Efek belajar sirah secara bertatih-tatih. Awak cuba bayangkan sebelum awak belajar sirah sebelum ni. Saya sebut nama Amru bin Al-As, Zaid bin Thabit, Zaid bin Harisah. Sekejap saya Google sekejap. Sekarang awak kena Google ke? No.
You don't have to. Betul? Perasan tak? Perasan tak korang dah ada malakah? Itulah disebutkan sebagai malakah. Malakatul ilmiah. Maksudnya korang dah ada ability tentang sesuatu subjek tu. Korang dah faham dah alur ceritanya, konsepnya. Itulah yang kita nakkan dalam kelas sirah kita. Bayangkan nanti bila dah habis sampai ke Nabi wafat, korang dah dapat banyak maklumat yang the whole kitab sirah tu korang tak perlu nak belik satu persatu. Okay? Waalaikumsalam. Jangan puji nanti lupa, tak apa. Kita kena puji kan. Saya kena puji sesudah ni, bagi semangat. Okay. Amru bin Al-As. Riwayat tentang akhir hidup dia. Maksudnya ni jauh ke depan lah. Dia ada anak. Anak dia menghadapi ataupun anak dia tengok. Ayah dia ni, Amru bin Al-As ni. Amru bin Al-As nanti dia ada beberapa orang anak lah. Okay. Anak dia cerita. Wahai ayah, dia katakan. Ayah dia tengah nazak ni. Amru bin Al-As ni tengah nazak. Dia kata, wahai ayah, dulu ayah pernah cerita. Dulu ayah pernah pesan kepada kami, kalaulah kami jumpa orang yang bijaksana. Kalaulah kami jumpa orang yang cerdik pandai. Orang yang berakal lah, maksudnya orang yang cerdik lah. Okay. Kalau kamu jumpa orang yang cerdik dan dia sedang menghadapi sakaratul maut. Jumpa orang tu laju-laju, jumpa dia sebelum dia meninggal dunia, tanyakan kepada dia, apa yang awak rasa? Okay, maksudnya Amru bin Al-As dia pernah cerita dekat anak dia. Dia pernah wasiatkan kepada anak dia. Maksudnya kita boleh ambil ni. Boleh ambil Siapa yang dah ada anak Pernah kita wasiat benda macam tu? Pernah ke mak ayah kita wasiat benda ni? Pernah. Saya pun tak pernah. Bila kita belajar baru tahu kan. Ya, sahabat Nabi tu wasiatkan benda yang macam ni Kita biasa wasiat apa? Dulu harta ni nanti bagi-bagikan sama rata jangan berebut harta ni. Tanah mak dekat dia tu kamu inilah tanamlah, tanah hobi apa kan. Bab-bab dunia lah biasanya wasiat kan. Amru bin Al-As dia wasiat dekat anak dia, kalau kamu jumpa orang cerdik pandai, orang bijaksana dan dia sedang menghadapi sakaratul maut, segeralah bertemu dengan dia dan tanyakan kepada dia, apa yang awak rasa? Itu soalan dia. Orang tu nak mati. Kalau kita sanggup kita buat. Orang dah nazak tu kan, kau rasa macam mana Sanggup kita buat? Sanggup tak? Kalau untuk zaman kita hari ni. Tak. kita nak tanya tu pun kita dah macam, uish tak. Macam, apa pula dia cakap nanti kan? Apa pula orang sekeliling dengar kan? Tapi sahabat Nabi tak. Sahabat Nabi tak ada pemikiran macam tu. Dia tak ada rasa macam, kau ni read the room lah kan? Orang tengah sakit tu. Tak. Zaman sahabat Nabi dulu tidak. Zaman sahabat Nabi dulu, zaman para tabi'in dulu, bahkan sebahagian ulama hadis, waktu dia nak wafat tu dia sempat lagi riwayatkan hadis. Hadis terakhir sebelum dia mati. Banyak cerita macam ni. Banyak sekali bagi orang yang belajar lah. Jadi zaman dulu, waktu nak ajal itulah dia akan bagi wasiat-wasiat ataupun ilmu yang terakhir sekali. Dia tak nak hidup dia tu, di akhir hidup dia tu, berakhir dengan sakit saja. Dia akan pass down everything yang dia tahu. Everything. Waktu tu lah awak nak tanya apa, tanyalah. Awak nak tanya tentang amalan soleh, tentang rahsia-rahsia amalan, doa. Awak nak tanya tentang even sakaratul maut tu pun tanya. Zaman tabi'in dulu, zaman salafus soleh dulu, mereka memandang akhir hayat ni adalah last moment awak nak berbakti ataupun awak nak menyampaikan wasiat-wasiat tentang akhirat. Tentang akhirat teman-teman, bukan tentang dunia. Tentang dunia tu awak lantak awak lah. Kan? Saya tak cakap pun awak tahu awak nak buat apa tentang dunia. Betul tak? Kalau mak ayah tak pesan tentang harta, tentang tanah, berapa ekar yang ditinggalkan, adakah dia orang takkan peduli tentang tanah tu? Tak payah. Tak payah tunggu mati. Belum mati lagi. Betul? Belum mati lagi mak ayah tu kan ataupun atuk tu kan. Dah gaduh-gaduh dah. Tak mati lagi. Dah gaduh-gaduh dah. Jadi para salafus soleh dulu memandang waktu nak menghadapi sakaratul maut tu waktu nak berpesan-pesan akhir sekali tentang akhirat. Jadi anak Amru bin Al-As ni dia ingat sampai ke besar dia ingat. Ayah dia pernah cerita kalau nampak orang yang cerdik pandai nak mati, nak dekat dengan ajal, tanyakan dia apa yang dia rasa. Jadi nak dijadikan cerita takdir Allah, Amru bin Al-As ni nazak dulu. Ajal dia nak sampai. Jadi anak dia gelak Wan Fatimah. Nampak tak? Sebab dia kata umum.
Dia kata umum dekat anak dia. Maksudnya dekat sini isyarat bahawa dia pesan awal dekat anak dia tu. Anak dia kecil lagi, dia pesan dah. Dahsyat Amr bin Al-As. Kita nampak sekarang dekat sirah, dia orang yang sangat jahat. Sangat jahat Dia banyak kali dia nak cuba bunuh Nabi, sahabat Nabi, cuba nak perangi sahabat Nabi, perangi Islam. Tapi tengok ending dia macam mana. Sebab tu kita jangan cepat sangat menilai orang, teman-teman. Jangan cepat menilai orang. Dia tak tahu ending dia macam mana. Walaupun dia seumur hidup dia, awal-awal hidup dia kan banyak kejahatan yang dia pernah buat. Petah berkata-kata, betul? Menurut dekat anak dia. Okey. Jadi lepas wasiat tu disampaikan, sampailah tiba waktu di mana Amr bin Al-As nak meninggal dunia. Anak dia pun cerita benda yang sama. Dulu ayah pernah cerita sekian-sekian kan, kalau jumpa orang nazak, tanya dekat dia. Orang yang cerdik pandai nazak, tanya dekat dia apa yang dia rasa. Jadi sekarang anak anda nampak ayah lah orang yang cerdik pandai, salah seorang yang orang cerdik pandai yang anak anda kenal. Jadi ayah sekarang tengah nazak. Jadi cuba ayah cerita macam mana, apa yang ayah rasa. Dia bagi balik buah kilas tu kat ayah dia kan. Menurut dekat ayah dia. Ayah kata, ayah pesan dulu orang yang cerdik pandai. Ayah pun orang yang cerdik pandai. So anak dia mengakui lah Amr bin Al-As ni, ayah dia ni memang orang yang cerdik pandai. Memang dia pandai. Okay? Sebab tu dia jadi diplomat Quraisy. Kalau orang biasa-biasa takkan jadi wakil negara kot nak pergi meyakinkan Raja Najasyi. Jadi ayah orang cerdik pandai, ayah sedang nazak. Cuba ayah cerita. Apa yang ayah sedang rasakan supaya kami boleh belajar. Jadi Amr bin Al-As pun cerita. Wahai anakku, dia kata, demi Allah, aku sekarang ni rasa keadaan aku sekarang ni janbi fi takhtin, dia kata. Tubuh aku ni, kiri dan kanan aku, sisi aku. Sisi maksudnya kat sini kan. Janbi ni di sisi dia. Rusuk kanan, rusuk kiri. Seperti dihimpit. Fi takhtin, seperti dihimpit. Dia rasa kena himpit kiri kanan dia ni. Pernah kena himpit kiri kanan? Pernah kena tindih tak? Siapa pernah kena tindih? Waktu tidur? Pernah. Farha pernah. Saya selalu. Dah bosan lah. Dah bosan. Tak pernah? Yang lain tak pernah? Pernah, Wan Fatimah pernah. Lagi? Hana Syakirah tu? Pernah? Kena tindih dengan adik. Kena tindih dengan adik. Dengan adik tak apalah kan? Okay. Kucing tindih ke teacher. Sekali je. Gitulah. Okay. Jadi, waktu sakaratul maut, Amr bin Al-As gambarkan dia lebih teruk daripada kena tindih waktu tidur tu. Dia macam kena banyak kiri dan kanan. Sempit. Macam dia rasa kena tekan, kena hempit, dihimpitkan di sisi tubuh badan tu, kiri dan kanan. Awak bayangkan dekat sini ada ada orang tolak, dekat sini ada orang tolak kan. Kalau nak rasa lah, kalau nak buat uji kaji kan, cari orang kawan yang besar sikit ke apa. Okay, awak tolak saya sini, awak tolak saya sini. Tengok. Jadi lempeng ke tak dilempeng? Rasa macam tu. Ditekan di sisi dia. Fi janbi dia kata. Okay. Tu pertama. Kemudian dia mengatakan wa ka'anni atanaffus wa ka'anni atanaffus min sammil ibrah, dia kata. Lepas tu, selepas kena rasa macam kena himpit kiri dan kanan tu, aku rasa macam aku sedang bernafas, atanafus, aku macam bernafas melalui lubang jarum. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Susah nak Lemah. bernafas. Susah. Sempit lah, maksudnya sempit. Lubang hidung kita, awak masukkan jari. Lubang hidung boleh masuk jari kan? Siapa jari dia tak boleh masuk lubang hidung dia? Kena ni lah, maksudnya dia alien lah kot tu. Kecil sangat lubang hidung tu kan. Lubang hidung kita boleh masuk dengan jari. Ini awak cuba masuk jari awak dekat jarum. Buat lepen. Apa lepen? Leper kot, leper. Okey. Jadi Amr bin Al-As kata, seakan-akan aku nak bernafas ni macam aku bernafas melalui lubang jarum. Min sammi ibratin. Macam lubang jarum. Punyalah kecil, punyalah susah. Nak bernafas ni susah. Kemudian ditambah lagi yang terakhir,
aku merasakan seakan-akan duri-duri sedang ditarik dari tapak kakiku. Di bawah kaki ni, dekat kaki dia ni dirasakan seperti duri-duri, ada duri-duri, akar-akar berduri, ranting-ranting berduri sedang ditarik-tarik dari kaki dia sampailah ke ubun-ubun dia. Ke ubun-ubun kat mana? Ubun-ubun kat mana? Sini. Kepala. Ubun-ubun kat kepala. Dia rasa macam ada duri-duri melekat dekat ubun-ubun dia, melekat dekat kaki dia. Hujung dengan hujung. Nanti kita akan cerita. Kita akan cerita lebih detail nanti lah. Dan ditarik. Awak kena tarik rambut menangis tak? Kena tarik macam tu. Kalau ada orang tarik kan, ada adik ke tarik gurau-gurau kan, menangis gitu kan. Ini seakan-akan ada duri di situ. Duri tu ditarik-tarik. Boleh faham Okey. Amru bin Al-As kata 3 benda. Apa yang pertama tadi? Dia kata sisi badan dihimpit. Lepas tu nafas seperti lubang jarum. Dari lubang jarum. Jarum ada lubang ke? Siapa tukang jahit sini? Jarum ada lubang tak? Ada Ustaz. Ada. Tempat masuk benang tu. Tempat masuk benang. Itu kita boleh nampak kan? Itu kita boleh nampak. Lepas tu yang ketiga. Apa tadi yang ketiga? Dia kata apa? Duri. Kaki dan ubun-ubun. Ditarik-tarik. Teman-teman, kalau salah satu ni je, dah meraung dah. Salah satu. Ni tiga-tiga. Tiga-tiga teman-teman Nak bernafas tu rasa macam sempit sangat. Siapa pernah kena? Siapa yang ada sesak nafas kat sini? Saya tak tahu lah saya kena apa, tapi saya pernah ada beberapa hari, beberapa waktu tu, saya mungkin lepas COVID ke. Saya tak pernah kena COVID. Tapi kalau demam ke macam tu lah. Dia rasa macam nafas, nak bernafas tu tak cukup, bukan tak cukup, tak puas. Itu pun dah rasa sangat selesa. Tak selesa, nak tidur tak selesa, nak bekerja tak selesa. Padahal nafas okey je seperti biasa, cuma rasa macam tak sampai, tak habis. Bernafas tak habis. Itu pun dah rasa terseksa. Saya pernah 2 kali lubang hidung sumbat. Itu pun dah cukup seksa. Ini rasa macam nak bernafas tu macam melalui lubang-lubang jarum. Lubang jarum tu sangatlah kecil. Itu pertama. Dalam masa yang sama, kiri kanan ni sisi tubuh kita rasa dihimpit-himpit, ditekan-tekan. Lepas tu atas ni pula rasa kena tarik, bawah rasa kena tarik. Ada something yang menyuncuk-nyuncuk sedang menarik keluar. Roh lah. Sakit sangat sakit. Dan yang kata kat sini bukan orang yang sebarangan. Amru bin Al-As. Orang yang antara sahabat Nabi yang besar jasa dia dalam Islam. Sahabat Nabi tu teman-teman. Sahabat Nabi tu rasa sakit Sahabat Nabi tu. Kita jangan cakap lah. Okey. Kemudian ada satu asar ataupun ada satu riwayat yang Al-Qurtubi bawakan. Riwayat ni dikritiklah sebahagian ulama kata dia dhaif, ada yang kata dhaif berat. Tapi kita ceritakanlah juga sebab Al-Qurtubi masukkan dalam kitab dia. Dan kita taklidlah kepada Imam Al-Qurtubi ni. Dia ceritakan tentang riwayat Bani Israel tentang malaikat maut. Al-Malakul Maut ketika dia nak ending nyawa dia. Sebahagian ulama mengatakan akhir sekali makhluk yang akan mati adalah malaikat maut. Sebahagian perbahasan adalah sebahagian ulama bahaskan. Makhluk, if you ever wonder lah. Siapa yang last sekali mati Kalau semua orang mati, siapa last sekali mati? Dia panggil malaikat maut. Malakul maut. Malaikat maut yang akhir sekali mati. Macam mana dia mati? Macam mana dia mati Apa tarik nyawa dia? Cabut nyawa sendiri.
Cabut nyawa sendiri. Wish. Betul kali Macam bernafas tak lepas. Saya pernah 2 kali. Okey, Fatih Mengira. Betul, Khalil betul. Betul, jawapan dia betul. Dalam Al-Qurtubi mengatakan malaikat maut dia akan mencabut nyawa dia sendiri. Dia akan serahkan nyawa dia sendiri kepada Allah Subhanahu Wa Taala selepas semua makhluk mati. Kemudian apabila dia cabut nyawa dia tu, dia sendiri mengatakan demi keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, wa izzatika wa jalalik, dia katakan, kalaulah aku tahu sakitnya, dahsyatnya sakaratul maut ni, pasti aku tak akan mencabut nyawa orang-orang mukmin sekalipun. Kalaulah aku tahu sakit yang selama ni dia yang cabut nyawa orang kan, nanti kita akan berkenalan dengan malaikat maut lepas ni. Kalau aku tahu sakitnya sakaratul maut ni, aku tak akan cabut nyawa orang mukmin ni sekalipun. Teman-teman, tu malaikat maut cakap tu. Itu memang tugas dia daripada dia diciptakan. Malaikat maut pun cakap sakit, awak siapa nak cakap untunglah kan, dia macam smooth je kan. Jangan tertipu dengan penilaian zahir. Sedangkan dahsyat sakaratul maut itu sangat dahsyat. Boleh faham Okey. Boleh, ada soalan? Kita nak masuk bab seterusnya, sifat malaikat maut. Lepas tu kita habis lah. Korang diam je malam ni. Okey tak ni? Ni saya cakap seorang ni. Tapi korang dah tidur dah. Jangan tidur dulu. Sebelum tidur nanti dengar sekali lagi kelas ni. Sambil pejam mata kan. Farah okey Farah? Okey Ustaz. Dia pasang upin-ipin Pasang lah apa? Tengah pasang pun. Dulu Farha antara orang terawal dalam kelas kita tanya tentang malaikat maut kan. Malam ni kita bahas, malam ni kita cerita habis. Ada Farina. Farina okey Okey, baik. Ada soalan tentang ni? Kita bawa 5 kan sajalah, saya bawakan 5 saja. Ada lagi Al-Qurtubi bawa banyak lagi, tapi saya bawa 5 cukup lah. Ada yang tentang malaikat maut jumpa Nabi Ibrahim ada juga. Tapi saya skip sajalah. Okey. Ustaz. Ya. Yang pasal malaikat maut tu hadis daif yang Ustaz cakap tadi. Betul. Riwayat dhaif. Okay. Yang kelima tentang malaikat maut hadapi sakaratul maut. Pun begitu memang ada ulama bahaskan tentang akhir-akhir makhluk yang meninggal dunia adalah sakarat malaikat maut lah. Okey, baik. Boleh? Saya nak padam ni. Ada soalan? Tak ada? Tak ada? Tak ada Okey. Sebelum ni kita pernah cerita tentang malaikat maut. Apa yang teman-teman tahu tentang malaikat maut? Dia warna hitam. Dia warna hitam? Ya, saya pernah cakap Raju. Ada di waktu yang tepat. Ada di waktu yang tepat. Dia warna hitam ke? Saya pernah cerita dia warna hitam kan? Saya tak ingat lah. Dia gelap. Hitam tu. Apa Farah? Tak tahu, rupa dia menakutkan. Rupa dia menakutkan. Betul. Rupa dia menakutkan. Okey. Ini masih lagi dalam bab yang sama. Bab tentang sakaratul maut dan malaikat maut ni. Bab tentang roh orang mukmin dan orang kafir dicabut keluar. Jadi Imam Al-Qurtubi mengakhirkan perbahasan roh orang mukmin dan kafir dicabut ni dengan menceritakan tentang siapa yang mencabut tu. Siapa yang akan cabut? Malaikat maut lah. Tapi sebenarnya malaikat maut ni ada asisten. Ini antara yang kita jarang tahu tentang malaikat maut. Malaikat maut ni dia ada grup dia. Dia bukan seorang. Dia bukan satu entiti lah. Dia ada asisten dia. Okey. Yang main Baik. Tapi Imam Al-Qurtubi diceritakan lebih kurang 10 thread ataupun 10 riwayat yang menceritakan tentang malaikat maut ni macam mana. Cuma dalam perbahasan ataupun dalam kitab dia, kitab asal dia, Tazkirah tu, dia menyebutkan semua ke-10 ni dengan metod yang sama. Waqad balaghani, dia kata waqad balaghani.
Waqad balaghani ni maksudnya telah sampai kepada aku. Sama seperti Al-Thawri tadi kata. Telah sampai riwayat kepada kami. Maksudnya kat sini, riwayat tu dia pernah dengar dari guru-guru dia. Di pass down. Okay? Tapi dia tak ditakhrij. Maksudnya dia tak menyebutkan riwayat tu daripada kitab apa. Jadi dia sampaikan ni di pass down daripada guru-guru di sebelum ni. Boleh faham Yang Al-Qurtubi ambil lah ilmu daripada dia. Waqad balaghani, dia akan sebut benda ni. Setiap kali yang pertama disebut, dia akan mulakan dengan macam ni. Waqad balaghani wallahu a'lam wa ahkam. Dia akan kata. Wallahu a'lam wa ahkam. 10 kali dia kata. Konsisten. Saya tak tahulah dalam terjemahan bahasa Melayu, saya tak tahulah buku dia. Dia akan cakap waqad balaghani wallahu a'lam wa ahkam. Allah lebih tahu dan lebih bijaksana. Okay. Nak menunjukkan Imam Al-Qurtubi dia berhati-hati kat sinilah. Dia nak menyebutkan tentang ciri-ciri malaikat ni, dia pun gerun sekali kan. Jadi dia menyandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih tahu hakikat sebenarnya. Ini sebatas yang sampai kepada kami, sebatas yang sampai kepada pengetahuan aku. Ada 10. Dahsyat malam ni kita cerita habis ni malaikat maut ni. Yang pertama, waqad balaghani wallahu a'lam wa ahkam. Dia kata, telah sampai kepada aku dan Allah lebih mengetahui dan lebih bijaksana. Bahawa sesungguhnya malaikat maut ini kepala dia berada di atas langit. Kepala malaikat maut ni di langit. Manakala kakinya di bumi. Okay, boleh? Masalah mana tu? Malaikat maut ni, bentuk asal dia, the true form. Sebenarnya kita cerita tentang bentuk asal Jibril kan? Jibril dia bila menampakkan bentuk asal dia, penuh langit tu. Memenuhi ufuk. Sampai Nabi kaku bila turun daripada Hira. Malaikat maut tak kurang kecilnya. Tak kurang besar daripada Jibril. Sama je, lebih kurang. Malaikat maut tu, kata Al-Qurtubi, kepala dia tu dekat langit. Kaki dia dekat bumi. Maksudnya kalau kat earth ni, kalau ditampakkan oleh Allah, bentuk sebenar dia, kaki je kita nampak. Dan sesungguhnya, seluruh bumi berada dalam genggaman dia. Maksudnya, kalau malaikat maut ni ada tangan, imagine ada tangan bumi ni dalam genggaman dia macam tu. Saya nak ambil contoh tak ada benda bulat kat dalam bilik. Dah situlah. You know bola, bumi tu dalam genggaman dia. Betul. Macam saya pegang casing ni lah. Casing ni dalam genggaman je. Macam tu. Besar ke tak besar? Besar. Okay. Kalau bumi dalam genggaman dia, maksudnya kaki dia tu sebenarnya lagi besar lah. Baik. Lepas tu Al-Qurtubi mengatakan, bumi ni seumpama sebuah mangkuk yang berada di hadapan kalian ketika kan. Faham tak? Bumi ni bagi malaikat maut, bumi dan seluruh isi dia, seluruh makhluk yang kita kata, luasnya bumi ni kan. Luasnya banyak negara aku tak pergi lagi. Luasnya bumi ni kan. Bagi malaikat maut, bumi ni seperti kalian sedang menatap sebuah mangkuk yang berisi makanan. Mangkuk tu lah bumi tu, makanan tu isi bumi tu. Kecil ke besar? Kita tengok mangkuk, kita duduk makan sup, makan Maggi kan. Kecil ke besar? Kecil. Kecil kan? Boleh angkat-angkat macam tu je, boleh baling je. Bagi malaikat maut, sangat senang. Apa? Nak mencabut nyawa 100, sejuta, 10 juta, 1 bilion manusia. Easy. Easy. Dunia ni dalam genggaman dia. Apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala tak tergambar di akal kita. Maha besarnya Allah Subhanahu Wa Taala ni. Malaikat maut tu besar macam tu. Saya pernah cakap malaikat maut cabut nyawa macam pilih makanan di atas meja, betul? Ini kesinambungan daripada riwayat ni lah. Macam kita dengan semut punya perspektif, betul?
Awak nampak semut kan? Apa dia ni kan? Pak. Macam tu kan? Oh kau nak lari ya? Lari ada dulu. Nampak tak? Lari ada dulu. Okey, jauh sikit. Betul? Okey, ujung tu. Pam. Wah kan? Betul kita rasa macam, kau nak lari ke mana? Aku boleh, senang je aku boleh kejar kan? Malaikat maut macam tu lah. Malaikat, boleh kita bayangkan kan? Bila kita buat macam tu, lepas kita belajar ni kan? Malaikat maut pun tengok, kau buat, kau belagak je. Nampak macam kelakar? Tapi macam tu lah. Hakikatnya macam kita memandang semut lah. Macam kita pandang semut, pandang kumbang kan? Ladybug apa tu kan? Pandang belalang macam tu lah. Kecil sangat. Meh sangat kan. Kita tak heran. Kalau dia datang sejuta pun kita tak heran. Tapi kalau sejuta semut lari juga kan. Maksudnya kita tak heran. Kita boleh lawan macam tu lah. Guna reset dan sebagainya. Malaikat maut macam tu lah. Bumi ni macam mangkuk saja. Mangkuk yang kamu makan tu. Isi dia macam makanan je. Sekali ngap dalam mulut dia habis. Nanti saya ada cerita tentang masuk mulut Okey, boleh? Setakat ni. Yang pertama. Saiz dia. Kepala di langit. Lepas tu bumi dalam genggaman. Seperti mangkuk makanan. Bila kita cakap, bila Al-Qurtubi cakap malaikat maut ni pandang bumi ni macam kita pandang mangkuk makanan dan makanan. Seram Dia macam ni teman-teman. Dia macam makanan kita makan nasi tu kan. Kita boleh tepis-tepis. Tak nak lah. Ni aku nak makan. Ni apa? Nasi berkerak ni buang. Sayur ni aku tak nak. Toge kan? Toge tak nak. Ni nak tu kita pilih. Bayangkan yang kita pilih tu semua hidup kan. Jangan makan aku. Saya ni banyak imajinasi Saya tengok kartun banyak yang tu lah. Faham tak apa yang saya cakap? Kita boleh pilih-pilih makanan tu. Kita boleh select, kita boleh tepis-tepis kan. Yang ni tak nak buang. Ni yang kita makan. Rupanya malaikat maut macam tu je. Dia anggap kita ni kuman je. Tak penting pun apa kan. Kita bila dah banyak kan, kita tak pilih kan. Kita makan je semua. Rupanya macam tu. Bagi malaikat maut kita ni meh sangat. Remeh sangat. Senang sangat kalau nak dimatikan. Okey. Kemudian seterusnya. Waqad balaghani wallahu a'lam wa ahkam. Yang kedua. Bahawa malaikat maut itu memandang wajah manusia sebanyak 366 kali sehari. Awak dah dipandang malaikat maut belum? Sudah. 366 kali Al-Qurtubi mengatakanlah. Sehari. Awak ada pandang kekasih awak 366 kali sehari? Ada kan? Kalau kita kira jumpa tak sampai satu kali kadang-kadang. Maksudnya malaikat maut ni sentiasa memerhatikan kita lah. Sentiasa memerhatikan kita. Tak lepas. Again, kalaulah pandangan malaikat maut tentang bumi ni macam mangkuk dengan makanan, of course lah. Tak lari. Maksudnya apa benda yang bergerak dalam mangkuk nasi tu, dia tak lari daripada pandangan malaikat maut. Okey? Boleh faham? Okey tak okey ni? Korang diam ni tu. Hoa sikit. Tengah imagine. Tak tidur pula dalam grup perempuan tengah bermesyuarat. Okey, tak apa. Baik. Habiskan sikit lagi. Seterusnya. Waqad balaghani wallahu a'lam wa ahkam. Dia kata, telah sampai kepada aku, Allah lebih mengetahui dan lebih bijaksana, bahawa malaikat maut sentiasa melihat ke dalam setiap rumah yang berada di bawah langit. Maksudnya dekat bumi lah. 600 kali sehari. Kat rumah. Pandang rumah.
Dia pandang rumah lagi banyak daripada dia pandang kita lah. Maksudnya takkan terlepas. Awak nak pergi mana? Oh, dia dah keluar rumah ni. Dah tengok dalam list. Dah sampai ajal belum? Belum lagi. Cik baik kan. Oi, nyari nak accident ni budak ni. Dah sampai ajal belum lagi. Tapi dah berhati lah. Begitulah. Itu tak ada orang komen ni. Kenapa korang komen kat group? Kenapa tak komen kat situ? Baik. Maksudnya kalau kita tak ambil angka ni pun sekalipun, nak menunjukkan dekat sini secara roughly, secara kasarnya malaikat maut ni sentiasa memerhatikan kita. Tak terlepas. Tak pernah satu detik pun dalam kehidupan malaikat maut dia lalai daripada memerhatikan manusia ni. Tak pernah. Kalau teman-teman semua wondering kan ataupun tertanya, tak ada siapa perhatikan aku Ini cara nak orang kata apa? Cara nak menyedapkan hati sendiri dah, tak tahulah jadi sedap ke tak kan. Tak ada siapa ingat dekat aku ni. Tak ada siapa peduli aku seorang-seorang kat rumah ni kan. Jauh di perantauan. Ada rupanya, ada yang peduli. Ada yang memerhati. Malaikat maut Tapi yang memerhati tu malakul maut lah. Nampak macam kelakar kan? Tapi itulah hakikatnya. Tak apa-apa nak sedap lah Ustaz. Itulah. You never walk alone. Betul? You never walk alone. Kamu tak pernah bersendirian. Itu belum lagi malaikat kat kiri kanan kan. Cuma kita tak boleh nampak lah. Tapi adakah awak tak diperhatikan? Adakah awak dibiarkan? Tak ada sesiapa cakna awak? Mungkin. Manusia mungkin. Tapi malaikat-malaikat yang Allah utuskan bagi setiap manusia tu tak. Dia tak pernah lalai. Awak seorang-seorang kan. Sial budak ni kan. Seorang-seorang dia kan. Janganlah doa kat dia. Malaikat maut pun macam tu juga. Oh dia seorang-seorang ni. Dah sampai masa ke belum? Belum lagi. Okey tak apa. Macam tu lah Ini untuk peringatan untuk diri kita lah. Baik. Kemudian yang keempat. Saya ambil masa lama pula ni. Allah, cepat sikit. Yang keempat. Malaikat maut berdiri di tengah-tengah dunia dan melihat seluruh dataran, maksudnya daratan, seluruh daratan, lautan dan juga gunung-gunung. Maksudnya selain daripada manusia, malaikat maut ni pemandangan dia tengok. Dia tengok gunung-gunung, laut, bumi, gurun, Sahara, hutan, semua dia tengok. Okey. Dan seluruh dunia ini berada di tangan dia. Maksudnya dekat tempat-tempat yang jauh daripada kita lah. Gunung ke, laut ke yang kita rasa laut tu paling besar kan. Bagi malaikat maut, dia seperti sebiji telur yang berada di kaki kalian. Awak pernah tengok telur, sebiji telur tu jatuh dekat bawah, lepas tu awak pijak-pijak ataupun awak lenyek-lenyek. Bagi malaikat maut, gunung-gunung dekat bumi yang besar-besar, Everest ke apa kan, Everest ke, laut-laut yang dalam, laut-laut yang besar yang kita rasa macam, ui aku ni kalau duduk laut ni mati aku ni. Ataupun hutan-hutan seluas alam, hutan Amazon ke, gurun Sahara ke. Bagi malaikat maut, tak lebih sekadar sebiji telur yang berada di kaki kita. Ha. 336 atau 366? 366 sebenarnya. 366. Dia lebih sehari daripada 365. Ada sebagian ustaz saya kata, kenapa 366? Sebab dia ambil kira tahun lompat. Saya tergelak tapi Al-Qurtubi buat 366. Saya cakap, oh mungkinlah kot. Ada munasabah juga. Kenapa 366? Sebab Al-Qurtubi dia kira tahun lompat sekali. Maksudnya, setahun penuh tu, malaikat pandang kita sehari. Dan sehari tu 366. Okey. Jadi, daratan, lautan semua tu kecil sangat bagi malaikat maut. Awak menyorok dekat mana? Gurun Sahara, Amazon. Orang tak jumpa. Orang memang tak akan jumpa. Satelit tak jumpa malaikat maut. Easy. Oh, kau buat situ kan. Kau buat apa kat situ Okey. Ingat lagi tak saya cerita tentang kisah kawan kepada Nabi Sulaiman nak mati tu? Ingat tak saya cerita? Ingat. Dia nak lari dari malaikat maut kan. Dia jumpa Nabi Sulaiman. Sulaiman, hantarkan aku dekat India. Aku rasa macam aku nampak malaikat maut. Hantarkan aku dekat India. Bila malaikat maut datang depan rumah Sulaiman kan. Rupanya malaikat maut cakap, aku ditugaskan datang ni untuk cabut nyawa seseorang kawan kau ni. Tapi bukan dekat sini. Dekat India. Rupanya dia pergi tu memang pergi untuk menemui ajal dia. Nampak tak? Main tak boleh terlepas dari malaikat maut. Tak boleh. Awak kawan dengan Nabi Sulaiman ke, dengan Zulkarnain ke,
dengan nabi-nabi yang macam-macam mukjizat ke, kalau dah ajal tu sampai, tak terlepas. Okey, kisah ni menarik, betul? Baik, yang kelima. Saya laju sikit ni tadi apa tadi? Lautan, daratan. Seperti telur. Telur di kaki. 5. Malaikat maut mempunyai para pembantu, kata Al-Qurtubi, dan Allah lebih mengetahui jumlah mereka. Jumlah tak diketahui, tapi malaikat maut ada pembantu. Apa tugas pembantu ni? Tugas dia untuk memerhatikan ajal masing-masing. Okey. Tak ada seorang pun dalam kalangan mereka jika diizinkan untuk menelan seluruh langit dan bumi dalam satu suapan, melainkan mereka akan lakukan. Maksudnya mereka ni, pembantu malaikat maut ni, dia punya keupayaan pun tak kurang hebat seperti malaikat maut. Kalau disuruh telan bumi ni, maksudnya matikan semua orang dekat bumi ni, dia orang boleh buat. Pembantu malaikat maut Pembantu. 6. Malaikat, para malaikat yang lain lebih takut kepada malaikat maut dibandingkan dengan takutnya seorang manusia menghadapi haiwan buas, kata Al-Qurtubi. Awak nampak singa takut tak? Kalau awak one by one dengan singa, takut kan? Seram, rasa nak mati. Para malaikat apabila mereka berdepan dengan malaikat maut, Al-Qurtubi mengatakan lebih takut lagi. Jauh lebih takut berbanding manusia nampak haiwan buas. Asyik kita nampak singa pun dah terkencing dan seluar kan. Malaikat nampak malaikat maut, malaikat ni bukannya kita. Kalau malaikat nampak malaikat maut pun macam tu, kita lagilah. Seterusnya yang ke-7. Para malaikat pemikul arash. Al-Qurtubi mengatakan, kalau mereka didatangi oleh, kalau malaikat maut datang bertemu dengan Allah, kemudian melintasi malaikat pemikul arash. Malaikat pemikul arash tu akan mencair, kata Al-Qurtubi. Cair dia. Kerana apa? Kerana rasa takutnya mereka terhadap malaikat maut. Malaikat jadi macam tu, teman-teman. Pembantu malaikat maut cabut nyawa orang juga ke? Betul. Dia akan cabut nyawa. Nanti saya akan cerita sekejap lagi. Malaikat lain cair kalau nampak malaikat maut. Malaikat, teman-teman. Bukannya orang. Bukannya jin, bukannya hantu. Malaikat yang tak ada dosa, tak ada apa kan. Yang hebat, yang sentiasa taat kepada Allah. Bila datang malaikat maut, dekat dengan dia orang, cair. Ataupun mengecil. Luluh. Sangat dahsyat Seterusnya. Waqad balaghani, telah sampai kepada aku bahawa ketika malaikat maut mencabut roh anak Adam, dia akan bermula dari mana? Dari bawah. Telah diriwayatkan yang sampai kepada aku bahawa ketika anak Adam dicabut nyawa dia, malaikat maut akan bermula dari bawah setiap anggota dia. Maksudnya dari, tak boleh nak angkat. Maaf tak sopan Tak boleh nak ni kamera saya. Boleh kamera saya nak ke bawah. Dari kaki. Dia akan mula dari kaki lah. Dan dia nanti ada perincian lagi dekat mana. Okay. Kemudian urat-urat dia. Dari urat-urat dia. Dan dari setiap helaian rambut dia. Maksudnya dia bukan dari bawah saja. Dekat belah bawah, bahagian bawah, dia akan mula dekat kaki. Bahagian atas, dia akan mula dekat ubun-ubun dia. Dekat kepala dia. Dan setiap kali roh itu berpindah dari satu anggota ke satu anggota. Kan? Roh tu turun ataupun ditarik. Rasanya lebih dahsyat daripada tebasan 1000 pedang. Seperti yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri tadilah. Maksudnya bila kena dicabut roh tu, dia bukannya chill je kan, chill guy. No, walaupun awak senyum, walaupun hakikatnya, kita tak tahu sebenarnya orang tu sedang merasai dahsyatnya dicabut roh tu. Okey. Seterusnya, yang ke-9. Kesakitan sehelai rambut sahaja. Kalau sehelai rambut, nyawa dekat rambut ada nyawa. Of course lah, seluruh anggota ni ada nyawa. Kalau sehelai rambut tu, nyawa sehelai rambut tu, dekat bahagian rambut ni dicabut, satu je. Kesakitan tu, kalau ditimpakan ke bumi dan langit, ke langit dan bumi, hancur langit dan bumi tu. Teman-teman. Hancur langit tu. Satu.
Sakit tak sakit? Sakit tak sakit? Kalau Al-Qurtubi mengatakan, kalaulah boleh dipindahkan, ditransfer rasa sakit sehelai rambut yang dicabut nyawa tu. Dekat bahagian rambutnya kan, dekat bahagian ubun-ubun ni dicabut sehelai saja. Ketika roh dekat situ dicabut, satu je. Besar itu satu sehelai rambut je. Pindah sakit tu ke langit dan bumi. Bersepai langit dan bumi ni, hancur. Menunjukkan dahsyatnya sakaratul maut. Okey. Kemudian bila sampai roh ke kerongkong, dekat akhir lah, barulah malaikat maut sendiri akan cabut. Sebenarnya malaikat maut, waktu nak cabut tu malaikat pembantu. Yang dekat bawah kaki, dekat ubun-ubun, nanti dekat kiri dan kanan ni malaikat pembantu. Malaikat maut punya asisten. Bila dah sampai dekat akhir sekali, kan bila dah tu, itu malaikat maut sendiri yang akan ambil. Yang akan cabut lah. Okey. Hatta idza balagatil halqum. Apabila sampai ke halqum, ke kerongkong, waliyal qadda malakal maut. Waktu itulah malaikat maut akan merenggut ataupun cabut nyawa seseorang tu lah. Okay, boleh faham tak? Boleh faham Bila malaikat maut datang? Waktu last sekali. Okay. Kemudian yang ke-10, bila malaikat maut mencabut roh orang mukmin, dia akan menyimpannya dalam hariratul baida. Dia akan meletakkan roh orang mukmin dalam kain sutera berwarna putih. Satu penghormatan lah. Maksudnya roh tu ditempatkan dalam sutera, harir. Harir ni, sutera ni adalah perhiasan bagi ahli syurga. Okey, boleh faham Orang mukmin kalau dia dah cabut roh dia, dah berpisah dari jasad dia, akan diletakkan oleh malaikat maut di atas sutera berwarna putih. Orang kafir pula, lagi dahsyat. Orang kafir menghadapi dahsyatnya sakaratul maut, dia akan diletakkan dalam hirqatin sauda. Sebuah kain, bukan sutera, tapi kain yang berwarna hitam. Lepas dah letak dalam kain warna hitam tu, roh dia tu, masukkan pula dalam fakharin minan nar, dalam bekas daripada api neraka. Belum masuk neraka lagi, roh dia tu dah letak dalam bekas api neraka. Tak masuk neraka lagi. Ini baru je cabut roh kan. Dah rasa dah azab neraka tu. Roh dia tu letak dalam, waktu macam saya kata kan, bila kita dah keluar daripada dunia ni, waktu tu semua akan bermula. Dan tak ada jalan nak berpatah balik dah. Awak nak baiki result awak tu waktu sebelum mati. Sekarang pembalasan terus lah. Terus menerus sampailah ke hisab. Orang kafir letak dalam warna hitam, lepas tu letak dalam kain warna hitam, bukan kain sutera, kain yang kotor lah warna hitam, lepas tu letak pula dalam bekas special, memang special. Bekas tu dari neraka. Dan bau dia lebih busuk dari bangkai. Kita tak bau, tapi bagi para malaikat mereka sangat benci. Nanti ada perbahasan yang lanjut tentang apa reaksi malaikat bila nampak roh orang kafir. Okey. Kemudian Al-Qurtubi cukup 10 kat situ, dia bawa tanda, kemudian dia explain. Seseorang mukmin kalau dia ajal nak sampai, apabila ajal seorang mukmin nak sampai, akan turun 4 malaikat kepada dia. Ini nak habis ni. Ada 4 malaikat sebenarnya akan turun. Bukan malaikat maut. Malaikat maut tadi kita tengok tadi last sekali waktu dekat halqum, balaghatil halqum. Waktu dekat halqum ni roh barulah dicabut oleh malaikat maut. Sebelum tu ada 4 malaikat akan datang. Pembantu siapa? Siapa yang datang tu? Pembantu malaikat maut. Faham kat sini? Understand? Jadi pembantu dia akan datang dulu. Bila datang ada 4. Bukan sikit-sikit 4 tu pula duduk kat mana? Yang pertama, seorang malaikat, pembantu malaikat maut tu dia akan tarik roh dari kaki kanan dia. Dari kaki kanan. Tu ada 1 malaikat. Kemudian dari kaki kiri dia ada 1 malaikat. Kaki kiri. Maksudnya dekat kaki dia ada 2. Kemudian dekat tangan kanan dia ada 1, tangan kiri dia ada 1. Ada 4 semua. So sebenarnya, kita ni ditarik nyawa tu serentak. Bawah rasa, tepi rasa, atas pun rasa. Atas ni antara yang last sekali lah. Sebab dia nak menghala ke atas kan. Maksudnya kita punya bawah ni akan mati dulu. Kawan-kawan kita ada share minggu lepas kan. Dia beberapa orang rasa lah, pernah jaga arwah keluarga mereka, rasa bawah tu dah sejuk lah. Tapi hidup lagi. Betul kan? Betul boleh tanya kawan-kawan kita. Mereka ada pengalaman macam tu. Saya tak pernah. Saya tak rasa lah, saya tak pegang. Waktu tu kecil lagi kan. Okay.
Sedangkan roh itu keluar dengan lembut dan perlahan kalau dia orang mukmin. Kalau orang mukmin dia akan keluar lembut je. Walaupun dia rasa sakaratul maut tu, dia rasa beban dia, tapi dia keluar lembut. Seperti sehelai bulu halus yang meluncur dari bekas air. Macam bulu halus. Keluar dari bekas air. Dia ikut mengalir macam air lah. Lembut sahaja. Maksudnya smooth lah. Smooth. Orang mukmin tu. Rasa sakit tak? Rasa. Tapi bila nak dicabut keluar tu dimudahkan. Dimudahkan. Boleh? Kemudian ditempatkan di atas sutera. Boleh faham Pembantu malaikat itu mencabut roh orang mukmin dari hujung-hujung jari dan kuku-kuku. Min atrafin wa ru'usin al-asabi'. Maksudnya kita ni bila mati nanti dia akan keluar ikut jari. Nampak tak perincian ni? Tak belajar lagi sebelum ni kan? Dia akan keluar ikut jari-jari, celah-celah ni. Dan kuku-kuku. Maksudnya kita akan mati ni dulu lah nanti. Kita punya jari tangan, jari kaki. Dia akan hilang nyawa dekat situ dulu. Boleh? Diam je semua. Khusyuk kot. Adapun roh orang kafir. Ni menakut sikit lah. Ni last. Orang kafir pula macam mana? Wal kafiru tansilu ruhuhu. Orang kafir ni dia keluar roh dia bila dicabut oleh 4 malaikat tu. Sebelum last kali dicabut oleh malaikat maut kan. Bila dicabut oleh 4 malaikat tu, seperti apa? Kasafud. Al-Qurtubi kata. Kasafudi minas sawfil mubtal. Dia, ini perumpamaan ni berat sikit saya nak explain Dia seperti, safud ni maksudnya besi panas diletakkan pada bulu-bulu yang basah. Macam mana saya nak bagi contoh Bulu-bulu yang melekat-lekat. Contohnya macam ni. Kambing ataupun kita punya rambut lah. Okey, saya bagi contoh yang lebih senang nak faham Dia bawa contoh ni bulu-bulu binatang, bulu domba ataupun bulu kambing lah. As-suf ni. Contohnya bila kita rambut kita basah, rambut kita lepas mandi kan basah, awak pernah tak, terutama orang rambut panjang saya ni kira tak panjang lagi, perempuan lah. Bila rambut awak basah, awak pernah tak sikat rambut awak? Basah betul-betul ni lepas mandi. Apa jadi? Bila sikat rambut, Gugur. dia melekat-lekat tak? Ke dia smooth je macam kita rambut kering? Sangkut. Sangkut kan? Sangkut di skala 6. 6. Skala 7 kan? Sangkut-sangkut. Maksudnya bulu-bulu haiwan kalau dia basah macam tu jugalah. Dia akan sangkut-sangkut kalau kita cuba nak gosok ke cuba nak ni. Dia akan sangkut-sangkut lah. Bayangkan kalau kita sikat tu pakai besi panas. Rambut kusut, betul rambut kusut. Sebelum dikeringkan rambut kita kusut kan. Bayangkan ketika rambut kita basah tu awak letak besi panas. Besi panas ni kan bila kita panggang kambing, kan kita akan, ataupun panggang ayam kan kita akan tusuk besi. Betul golek kan, kambing golek apa semua kan besi panas tu. Bayangkan besi panas tu diletakkan pada bulu ketika dia basah. Lepas tu ditarik. Kasafudi minas sawf mubtal, ditarik, direnggut. Macam tu, besi panas tu. Apa akan jadi? Apa akan jadi kat bulu tu? Mengecut ke? Cuba buat. Terbakar. Bulu tu akan ikut sekali lah. Bulu tu akan ditarik sekali dengan besi-besi panas tu. Kalau rambut awak buat dekat tu kan. Okey, awak ambil apa besi apa Besi apa contoh besi panas Apa contoh besi panas Besi yang macam tu? Streka. Terlebih suhu. Macam melekat. Terus tercarik sekali. Kalau dia kering, kalau ditarik ataupun ni dia tak melekat sebab dia kering. Tapi kalau dia basah, dia tengah bergumpal-gumpal tu kan. Kita kalau sikat biasa dengan sikat plastik ke sikat kayu pun melekat tu, melekat-lekat bila dia basah. Bayangkan kalau besi panas. Ditarik, diretak, botak, tercarik dengan kulit-kulit sekali. Habis. Orang kafir mati macam tu. Bila roh dia nak dicabut, last kali, seperti itu. Seperti besi panas yang diletakkan pada bulu-bulu yang basah. Ataupun pada rambut yang basah. Orang kafir akan menghadapi sakitnya itu. Jadi kurang begitulah. Walaupun kita nampak dia smooth je kan.
Ataupun walaupun dalam kelas yang lepas kita belajar tentang mereka ni akan dimudahkan oleh Allah. Tapi mereka tetap juga akan merasa last kali, last sakaratul maut tu, bila malaikat maut datang, dia akan rasa juga. Wallahu a'lam bissawab. Habis malam ni tentang malaikat maut. Saya harap teman-teman semua happy lah kan. Akhirnya dapat kenal juga malaikat maut ni macam mana kan. Takut mati. Yalah, takut lah. Saya pun takut sebenarnya. Saya yang bercakap ni lagilah takut kan. Saya bukan nak membangga diri. Tapi saya sebelumnya dah baca dah tazkirah ni sikit kan. Tapi lepas buat kelas ni saya macam tak boleh nak lupa. Saya duk fikirlah, kita kan duk baca setiap hari syllabus apa semua kan, duk baca. Aku ni semua benda fikir pasal mati kan. Nak pergi tarawih fikir mati, nak pergi buka fikir mati. Tapi it's a good things lah sebenarnya. Dari sudut yang lain it's a good thing. Sebab bila lagi kan Tuhan nak bagi kesedaran tu. Sebab teman-teman semua kan, mengingati mati ni adalah satu kesedaran yang paling susah bagi saya lah. Kita boleh ada kesedaran untuk ikhlas, untuk baiki amalan soleh, untuk banyakkan solat, untuk banyakkan baca Al-Quran, untuk banyakkan sedekah. Kita boleh, senang. Bagi saya lah, menurut saya, senang tu. Itu agak senang. Tapi nak ingat mati tu dia susah. Walaupun awak banyak buat amalan baik, walaupun awak orang yang baik-baik, tapi nak sampai kepada rasa nak ingat mati tu, sincerely, betul-betul tulus daripada jiwa tu mengingati mati. Susah sebenarnya. Susah. Lagi-lagi kalau tak belajar. Bila dah belajar ni barulah rasa macam kena ketuk kan. Pak macam tu kan. Kena ketuk kan. Dan itulah ilmu macam itulah teman-teman. Bila kita makin belajar, kita makin tahu. Bila makin tahu, kita makin sedar. Bila makin tahu, Allah bagikan kefahaman. Bila dah faham tu, makin sedar. Walaupun mungkin kita akan lupa. Tapi kesedaran tu insya-Allah akan tumbuh. Jadi tentang mati ni, dia tak boleh kita sekadar-sekadar orang kata ingat-ingat sendiri-sendiri je. Boleh tapi dia tak akan membekas lama. Berbanding kita belajar slow-slow kan. Macam kita belajar sirah lah. Jadi sekarang teman-teman semua, saya percaya ramai dalam kalangan teman-teman semua lepas dah 6-7 siri ni, kesedaran tentang kematian tu dah selalu dah kan. Mungkin dalam sehari tu pernah terfikir sekali kan. Kadang-kadang time solat ke, dan bila-bila lah time makan ke. Jadi baguslah, benda tu sebenarnya somehow bagus. Kalau sebelum ni kita tak pernah fikir pasal mati kan. Dah lama dah kita tak fikir pasal mati kan. Sekarang Allah mudahkan. Untuk saya, untuk teman-teman semua. Jadi kita somehow kena bersyukurlah. Allah pilih kita di antara ramai-ramai ni, antara orang yang ada belajar sikit tentang kematian dan ada buat preparation. At least this is some kind of preparation lah. Untuk kita menghadapi hari yang dijanjikan. Okay, wallahu a'lam bishawab. Ada soalan? Adakah mati dalam tidur salah satu keringanan dalam sakaratul maut? Ke rasa sakit juga? Sama juga sebenarnya. Cuma macam saya kata pada minggu lepas lah, orang lain tak tahu. Tapi arwah tu ataupun orang yang mati tu dia tahu. Dia akan sedar sakaratul maut tu datang. Dia tak ada istilah macam dalam cerita kan. Sedar-sedar, aku dekat mana ni? Sedar-sedar kan, dia boleh dekat mata, aku dekat mana ni? Aku dah dalam syurga. Betul ada atas bulat kan. Dragon Ball lah. Itu kartun tu. Kartun boleh lah. Tapi walaupun tidur, walaupun koma apa semua kan, orang tu tetap rasa sakaratul maut tu. Tetap dirasakan. Cuma bagi secara zahir orang yang nampak tu, dia meninggal dalam tidur kan, untung dia. Bagi orang yang tak rasa mati, dia rasa orang tu untunglah meninggal dalam tidur. Macam mana mayat tu tahu dah 100 tahun berlalu, orang yang dah mati pun aware ke pasal masa yang dah lalu? Ya, betul. Betul. Orang mati tahu tentang berlalunya masa. Lately banyak dengar pasal bunuh diri, itu pilihan manusia. Malaikat maut tu macam mana? Malaikat maut nanti itu last sekali. Sebab apa? Kullu nafsin za'iqatul maut kan. Semua yang hidup, yang bernyawa tu, semua makhluk Allah yang Allah berikan nyawa, dia akan akhir sekali Allah sahaja yang kekal. Dia tak boleh ada makhluk lain yang tak mati juga. Selagi dia makhluk yang bernyawa lah. Betul ke Nabi Musa pernah tampar malaikat maut? Betul? Pernah? Sebab dia tak nak mati. Nantilah kita belajar nanti insyaAllah. Ke depan nanti bila dah sirah dah strong, bolehlah kita belajar tentang Nabi-Nabi yang lain lah. Betul, Nabi Musa pernah tampar malaikat maut.
Ya Farhan, soalan? Ustaz, roh orang beriman tu kan, Ya. dia tahu tak dia tu orang beriman? Tapi bila dia dah dicabut nyawa dia tahulah. Dia tahu, insya-Allah dia tahu. Kalau dia dah tahu dia orang beriman kan, Hmm. nanti dekat dalam kubur, adakah dia pun akan rasa nervous juga? Ataupun Ya. Ya. Ya, jawapan dia ya. bukan dia rasa sedap hati sebab tadi Tak. sakaratul maut? Tak. Tak. Dalam kubur tu lain pula. Ada bos lain. Dalam kubur, malaikat maut akan serahkan kepada bos dalam alam barzah. Bukan nakir kan. Dalam kubur cerita lain pula. Allah, dalam kubur dia bos lain pula. Dalam kubur ni lagi dahsyat. Satu saya kata, bila dah masuk barzah, awak akan jumpa semua big boss malaikat ni yang awak dulu dustakan, yang awak dulu remeh-remehkan kan, yang awak rasa alah mati tu kan, tu dah habis masa tu kan. Nanti dah bila kita dah mati dah kan, jadi ulat, jadi tanah. No. Dalam kubur tu ada big boss lain yang tak kurang dahsyatnya daripada malaikat maut. Bahkan lagi lama. Malaikat maut dicabut nyawa tu sekejap saja. Sekejap saja prosesnya. Dalam barzah, alam kubur lama. Sampai kiamat. Awak akan menghadapi tu. Alam kubur adalah manifestasi ataupun gambaran cerminan awak punya perjalanan. Kalau awak dekat alam kubur awak dapat syurga, gambaran syurga, insya-Allah syurgalah awak punya tu. Kalau dekat dalam alam kubur tu awak dah nampak neraka dah, bayangan-bayangan neraka, itulah penentu dia kat situ, alam kubur tu. Alam kubur tu nanti lagi ganas. Dan dekat alam kubur tu nantilah kita sangat mengharapkan seorang kawan, pembantu. Tak ada orang boleh tolong dah. Ada satu pembantu je yang boleh tolong. Another realm, yes. Baca Al-Mulk betul. Antara surah yang dituntutlah baca Tabarakallazi biyadihil mulk. Ustaz, ada satu soalan. Ya. Kalau dia dah bertenang dekat alam kubur tu, maksudnya dia dah boleh bertenang juga ke dekat padang mahsyar nanti? Betul. Dia akan dimudahkan di urusan di alam mahsyar. Dia macam dekat alam kubur ni perumpamaan dia macam first examiner lah. Examiner pertama ataupun orang yang memberikan garantor. Itulah. Orang yang memberikan judgement yang awal. Allah wakilkan, Allah perintahkan. Sebab dalam alam kubur awak akan rasa semua. Kena bedal, kena kalau kena azab tu azab teruk-teruk punya. Kalau dapat nikmat tu nikmat. Dah macam masuk syurga dah, tapi belum masuk syurga lagi. Orang dalam alam kubur ingat tu syurga dah tu, tapi belum lagi, itu baru je cebisan syurga. Dari mana para ulama macam Imam Al-Qurtubi, Sufyan Thawri dapat riwayat soal kata macam ni, sedetail macam ni daripada sahabat Nabi. Sahabat Nabi ada yang daripada Bani Israel. Tu cerita dia tu panjang lah. Sahabat Nabi ada yang orang Israel nanti masuk Islam. Mereka ni lah banyakkan cerita tentang ilmu-ilmu yang terdapat dalam kitab-kitab Taurat dan juga Injil yang lama, yang asal, yang disampaikan, yang di-pass down daripada generasi ke generasi. Sebab itulah kita dapat maklumat tentang Nabi Adam macam mana, detail-detail kan. Sampai Imam Ibn Katsir boleh tulis Qasasul Anbiya misalnya. Macam itulah. Tapi adalah riwayat-riwayat tu masih lagi ditapis-tapis lah. Ada yang diterima, ada yang ditolak, macam itulah. The point is, Bani Israel ni dia berjasa dalam melengkapkan narasi sejarah. Sebab mereka ni hidup dulu. Bani Israel ni lebih awal lagi. Jadi mereka lah yang preserve data-data ni, maklumat-maklumat ni. Orang dalam kubur mereka tahu tak siapa kirim doa untuk mereka? Tahu. Tahu, insya-Allah tahu. Nanti kita akan belajar lah. Lepas habis pasal kematian ni kita akan belajar tentang alam barzah. Kan orang Muslim akan masuk syurga juga walaupun masuk neraka. Nanti dekat barzah pun dia tahu juga ke? Itu belum. Itu penentu last dia tu dekat Allah SWT lah. Allah yang akan decide. Tapi dia tahu dah bayangan dia. Dia akan masuk syurga ataupun neraka. Cuma orang mukmin, orang Muslim, orang yang masih beriman lah, yang ada iman dalam dada dia dan dia tak mensyirikkan Allah, dia akan dimasukkan dalam neraka dululah. Barulah waktu tu dia akan masuk ke dalam syurga. Sama seperti Ashabul A'raf. Saya pernah cerita dulu kan. Selamat datang Suhaila. Nak habis dah Suhaila? Tapi selamat datang jugalah. Ada lagi soalan? Okey ke malam ni? Semua happy? Apa tanya soalan macam ni? Semua happy dapat belajar kan? Dapat belajar benda baru lah.
Belajar benda yang baru walaupun benda tu mungkin membuatkan kita tak senang hati ataupun gelisah ataupun macam rasa macam somehow tak best. Tadi kawan saya Justin, dia cakap dia terberhenti waktu tengah drive tu, dia dengar saya punya kelas yang minggu lepas, kelas yang ke-6 tu tentang kematian kan, tentang roh yang dicabut tu, dia terberhenti kereta, dia cerita. Saya rasa salah pula lah. Dia terberhenti tengah jalan sebab dia shaking, sebab dia takut. Saya bukan niat saya nak menakutkan orang. Bila kita belajar ni bukan niat saya nak menakutkan orang. Dan bila anda nanti dah belajar dan ajarkan kepada orang lain, bukan niat kita tu sebab nak pada muka. Takut tak? Bukan niat kita nak takutkan orang. Tapi niat kita adalah untuk menyampaikan apa yang para ulama Nabi dulu pernah cerita tentang kematian dan untuk mengingatkan hati-hati yang lalai. Kitalah. Untuk buat diri sendiri takut dulu sebenarnya. Buat diri sendiri takut dulu. Kalau kita tak takut, bila lagi kan? Kalau tak takut juga lepas belajar tentang kematian, mintalah hati yang baru. Maksudnya tak ada lagi ubat lain lah yang lebih. Kalau kematian itu tak buatkan awak takut, mintalah hati yang baru. Maksudnya hati awak tu mungkin ada masalah yang sangat kronik lah. Okay? Betul ke dosa yang sedia ada akan diseksa dulu sebelum masuk syurga? Betul? Betul. Memang akan disucikan dalam neraka. Alhamdulillah Pak ilmu baru. Terima kasih sama-sama. Okey. Cukup sampai sini saja dahulu. Esok kita akan sambung insya-Allah. Kalau kita kena seksa dekat kubur, kita punya balasan dekat barzah berkurang ke? Ke akan makin teruk? Nak bagi cliffhanger, most likely akan lebih teruk. Most likely akan lebih teruk. Sebab dekat kubur tu balasan awal. Dia bukan bermaksud kafarah, bukan. Seperti yang saya katakan sebelum ini, teman-teman. Kafarah tu dekat mana? Penebusan dosa tu berlaku di mana, teman-teman? Di alam kubur ke? Di dunia. Awak nak minta dikurangkan dosa, awak nak disucikan, awak nak diampunkan, awak nak afu kan yang kita duk baca tu kan. Awak nak minta maghfirah ke, nak minta afun, karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu semua dekat dunia. Last kafarah awak tu waktu sakaratul maut tu, itu last. Masuk je alam kubur, tak ada. Tak ada istilah kita awak rasa dulu kena sebat ni dah kat kubur ni, lepas tu nanti kat neraka senang sikit sebab saya dah settlekan. Tak. Alam kubur tu kena, dekat neraka lagi teruk. Doa anak soleh lepaskan, lepas. Dan ini juga antara keistimewaan bagi orang yang berkahwin dan juga ada zuriat lah. Salah satu fadilatnya ini sebenarnya. Untuk mengharapkan doa anak-anak mereka, anak-anak soleh lah. Itu antara motivasi untuk berkahwin dan juga ada anak lah. Motivasi akhirat dia itulah antaranya. Betul, itu antara yang sebagian ulama salafus salih dulu tekankan. So we are going to the hell first then heaven if we have a lot of sins and we don't repent at all. If we make a lot of sins when we alive, we neglect the hidayah, we don't do good deeds, and then we don't repent sincerely, then that is the punishment lah. Jadi Farha? Ustaz nak tanya, Ya. nanti dekat pada mahsyar tu, orang yang masuk syurga tu orang yang timbangan pahala dia lebih berat kan daripada dosa. Betul. Maksudnya kalau ada dosa pun bukan kena celup dalam neraka dulu. Kan macam mana? Nanti saya cerita. Kalau ada dosa sikit macam mana? Waktu mizan itulah detik di mana kita sangat-sangat mengharapkan dua benda. Syafaat Nabi, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu hisab, waktu mizan tu, timbangan amal tu kita sangat mengharapkan syafaat Nabi dengan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat lebih utamalah, rahmat Allah tu. Sebab nanti kita rasa macam amalan kita banyak dah, rupa-rupanya jadi sikit. Ataupun tu belum kena cerita waktu dekat kantarah nanti kan. Awak dulu ada zalim kat orang kan, kena pula pindah dekat orang, awak punya akaun tu. Waktu tu kalau dah timbangan amal baik banyak, masuk syurga lah. InsyaAllah masuk syurga. Allah akan, dengan rahmat Allah, Allah akan mengampunkan dosa hamba tu.
Pasal kahwin ni belum sampai jodoh lagi. Itulah sama lah kita kan. Kalau tak ada anak dan siapa nak doa, ada. Ada nanti. Ada yang lebih greater dan doa anak yang soleh tu. Dia akan menjadi peneman abadi bagi orang yang berada di alam barzah. Dia kita akan belajar insyaAllah. Dan dia lebih powerful dari doa yang anak yang soleh. Sebab dia sentiasa hidup, mengalir. If you are not fasting, you are going to the hell too. If you are not fasting, it depends now. If you not fasting saja-saja, intentionally not fasting because you don't believe the ruling of fasting and you mocking around about fasting, then you will get some punishment lah. But if you're not fasting because of some certain reason, because of your health, because you don't tak larat apa you don't have energy to fast, you have to take a medicine and so on lah. So insyaAllah there's no problem at all. Siapa tu yang powerful doa siapa tu? Nanti kita belajar insyaAllah. Sabar. Bagi tahulah apa greater dari anak yang soleh. Kena bagi tahu sekarang ke? Bagi tahu sekarang Amal jariah antaranya. Kena. Kita tahulah sekarang Ustaz. Doa Kesian kami Rasulullah yang ke? ada anak ni. Betul sekarang. Oi, korang tak sabar-sabar Mesti kalau saya bagi tahu ni korang akan mesti korang akan gila-gila cari dia ni. Betul lah. Hanya orang yang belajar je akan tahu tentang benda ni dan dia akan nak berkawan dengan benda ni. Sekarang juga nak buat. Jawapan dia Al-Quran. Al-Quran lah teman bagi orang yang berada di alam barzah. Dan makhluk Al-Quran sebenarnya makhluk yang hidup sebenarnya. Al-Quran lah yang akan jadi pembela ataupun penghukum. Al-Quran nanti dalam alam barzah dia akan hidup. Sebab tu saya kata jangan underestimate orang yang menjadi ahlul Quran ataupun hafizul Quran. Walaupun dia tu nampak macam berbodoh kan, ataupun kerja tak ada kan, kerja bengkel ke kerja apa, jangan. Dekat alam barzah nanti awak tahu who's the big boss. Betul. Nanti kita akan belajar khusus tentang Quran. Quran ni bila dia dah masuk alam barzah, lepas tu masuk ke bila bertemu dengan Allah dekat mizan, dekat hisab, dekat sirat. There's no other backup. There's no other friend yang greater than Quran. Tak ada. Waktu hidup ni lah. Cuma penentu dia waktu hidup ni sama juga. Dah mati, ya Allah, aku dah mati ni baru aku nak baca. Tak. Dia awak kena make engagement tu, awak kena berkahwin dengan dia. Waktu awak hidup lah. Sama seperti awak buat amalan lain, puasa, sedekah. Tapi Quran ni dia ada martabat yang special. Jom kerap baca Al-Quran. Itulah. Lepas ni ramai banyak baca Quran. Betul, itu antara faedah bila kita belajar macam ni lah. Bila kita tahu baru macam, Al-Quran ni besar dia punya ni. Bukannya sekadar baca dapat pahala. Itu fadilat yang lain. Al-Quran ada fungsi yang lain sebagai syafaat. Ya. Khalil. Tak, kalau baca Quran dekat apps sama kan? Al-Quran dekat apps. Sama. Tengah lawan dengan Khalil tengah ni kan. Aktif. Bagus. Bila kita ada tu nampak macam bersaing kan. Banyak kan. Sedar-sedar baca 100 ayat Khalil ni. Ustaz benchmark saya. Saya benchmark jangan. Saya friend Ustaz. Saya try apps tu seronok lah baca kan. Dia senang. Dia memudahkan tracking lah. Dan dia buatkan kita macam tak sedar sangat berapa muka surat. Kita tak sedar berapa muka surat tu. Tengok dah banyak dah. Itulah bagus lah. Jadi itu antara cara moden untuk kita nak berdamping dengan Quran. Gunalah apa sahaja yang anda selesa teman-teman. Asalkan anda baca, asalkan anda tadabbur, baca, lazimi, jadikan dia wirid, zikir, jadikan dia doa. Berkawan dengan Quran, berkawan. Kena berkawan. Natasha Anwar, betul, best. Download kita make friend, kita orang kata apa? Jadikan persaingan each other kan. Orang lain bersaing pasal game, pasal duit kan. Kita bersaing pasal Quran. Jadi ada rasa macam dia ni lebih lah nak bersaing lah. Macam itulah. Kita hidupkan sebab kita ni umat yang lemah kan, umat akhir zaman ni. Nanti saya share balik pasal apps tu lah. Kita berdamping dengan Quran. Sebab Quran ni lah kita punya last sekali. Waktu tu anak, isteri, haiwan, harta dah tak berguna dah. Mak ayah tak berguna. Tak ada berguna satu habuk pun. Adalah bantuan-bantuan kalau mereka soleh.
Tapi tak sebanding dengan Quran, tak sebanding. Quran dia akan hidup nanti. Nanti kita akan belajar khusus tentang Quran. Okay. Baik Alhamdulillah semua, semoga bermanfaat, semoga belajar sesuatu yang baru. Terima kasih, jazakumullah khairan jazak. Selamat malam, jangan lupa tekan periuk nak sahur. Takut-takut pun jangan lupa masak nasi kan. Janganlah kita sampai tak buat kerja. Dan kalau kita betul-betul memaknai, orang kata apa, bila kita belajar tentang kematian, ini last sebelum saya tutup kelas. Bila kita belajar tentang kematian dan kita sedar kita akan mati, sebenarnya kita akan buat lebih baik tentang dunia ni. Kita akan lebih bersungguh-sungguh, kita akan lebih semangat beramal, kita akan, kalau kerja tu kerja sungguh-sungguh kan. Kalau beri nafkah sungguh-sungguh, kalau belajar sungguh-sungguh, kalau buat baik dengan mak ayah, buat baik sungguh-sungguh kan. Kita take it serious lah semua benda lah. Buat baik sungguh-sungguh, tinggalkan dosa sungguh-sungguh, tak mengumpat orang sungguh-sungguh, baca Quran sungguh-sungguh, macam itulah. Mudah-mudahan dia membantu kita punya amal ibadah kita dalam sepanjang kehidupan ni sampailah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan jazak. Semuanya yang baik-baik tu dari Allah, yang kurang tu dari kelemahan diri saya sendiri. Kita jumpa esok insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup kelas dengan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye bye. Masak nasi tekan. Farha tekan bagi nasi. Takut nak pergi dapur Ustaz. Tak guna kita takut. Kita duduk kat mana pun malaikat maut pandang. Buat je macam biasa kan. Kita cuma ubah sikit. Aku buat apa pun malaikat maut pandang. So masak nasi dengan tu kan. Dengan peneman. Dengan peneman macam tu lah. Saya pun seorang kan. Seorang ni. Masak nasi semua sama. Azlin kan ada. Azlin masih kerja lagi Masih. Okey. Baik, selamat malam. Assalamualaikum. Bye bye. Jumpa esok. Terima kasih Ustaz. Salam. Sama. Bye bye. Stop recording.